Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton podcast Chit Chat Aviation Career Malaysia. Next Gen Expert #, belajar terus kerja, Think Aviation, Think Miatek. Hai, bersama sekali lagi saya Oshanda Aizat Malik. Hari ini kita dengan orang kata episod yang baru, dengan panel yang lebih orang kata berpengalaman dalam industri, dengan tajuk Kerjaya Aviation. Bukan sekadar minat, tapi kompetensi, disiplin dan growth. Okey, hari ini kita nak bincang lebih mendalam apakah itu aviation. Mungkin episod sebelum ni anda telah menonton, kita bawa pakar-pakar expert industri yang sangat luar biasa. Tetapi hari ini pengalaman dia lagi luar biasa. Sebab apa? Nanti anda terus stay tune. Jangan lupa yang baru masuk ke channel kita, followers kita, terus follow kita punya channel. Okey, subscribe, follow, like, share dekat kita punya YouTube, Spotify dan di mana-mana platform Aviation Career Malaysia. Okey, hari ini kita nak bincang satu topik yang sangat penting dalam industri penerbangan. Lepasan graduan, adik-adik lepasan STPM, ibu ayah atau mereka di luar sana yang sedang mencari peluang kerjaya dalam industri penerbangan. Okey, ramai orang nampak aviation ni sekadar orang kata kerja yang glamour, yang tarik beg, cabin crew, pilot, tetapi tidak tahu yang di bahagian-bahagian yang lain. Okey, ada peluang dalam aircraft engineer, ada peluang di dalam customer service, ticketing, guest service assistant dan banyak lagi sebenarnya dalam industri penerbangan ini. Tetapi hari ini saya tidak keserongan. Okey, untuk episod kali ini kita bawakan seorang panel yang mempunyai pengalaman yang luar biasa, yang sangat hebat dalam dunia industri, khususnya dalam airlines, customer service, passenger handling, lead duty manager, boarding gate operation dan flight schedule planner. Okey, beliau juga, anda nak tahu, kalau anda nak tahu, beliau juga pernah menguruskan penumpang ketika delay flight, situasi krisis penerbangan, audit standard antarabangsa dan latihan berkaitan keselamatan. Ini penting So anda kena stay dengan saya. Saya nak perkenalkan tetamu kita, tidak lain tidak bukan yang cantik, awet muda di sebelah saya, iaitu Madam Nur Azrin Linda Abdullah. Selamat datang Madam ke podcast Chit Chat Aviation bersama saya. Apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum Aizat. Waalaikumsalam. Itu dia Madam kita kan. Madam ni kalau anda nak tahu, pengalaman dia luar biasa. Okey, bersama juga dalam industri ni, tetapi sekarang ni dah jadi tenaga pengajar di Miatek International College. Okey, Madam, sebelum kita nak gali lebih dalam ni kan, kita sesi sesuai kenal dululah Madam. Nak tahulah Madam, latar belakang perjalanan kerjaya Madam, career Madam ni dalam industri aviation airlines ni kan. Mungkin Madam boleh share sikit perjalanan sebelumnya. Orang kata mungkin cita-cita dulu lain kan, tiba-tiba boleh orang kata terjebak dalam industri penerbangan ni. Silakan Madam. Okay, Assalamualaikum semua. Aizat, apa khabar hari ni? Sihat Madam. Okay, nama saya Nur Azlin ya, Nur Azlin Linda Abdullah. Saya bertugas di Malaysia Airlines selama 29 tahun. Okay, 29 tahun. Saya belum lahir. Dah lahir belum? Ada lahir. Okey, bermula pada tahun 1997 sehingga 2000 saya bekerja di Malaysia Airlines, bahagian call center reservation dekat Subang Airport. Okey, reservation call center yang call yang telefon, terima panggilan semua buat kan, booking semua tu, walaupun panggilan cercaan ke apa kan, itulah ya. Ya, saya. Okey, itu pun bahagian shift. Lepas tu next pula saya dapat metro transfer ke KLIA. Sebab family saya semua pindah ke KLIA, saya transfer ke KLIA, metro transfer dengan staff KLIA. Staff KLIA tu nak pergi Subang, saya bermakna ni sesama sendiri lah ni. Sesama sendiri. Boleh macam tu? Boleh. Buat masa tu boleh. Okey. Lepas ni tak boleh dah. Dengar tu dulu Jangan tiba-tiba yang ada tiba nak request kata dengar podcast dengan Madam, dia tak boleh. Dulu. Tahun okay. dulu. Ya, okay. Lepas tu Madam? Lepas tu saya bekerja sebagai customer service. Saya pernah dekat counter service, check-in counter, dan ground handler yang tu passenger handling, boarding gate.
Okey, dekat situ macam-macam lah kita buat. Check in passenger, jumpa passenger, macam mana kita nak uruskan beg-beg passenger, apa yang perlu buat masa boarding tu yang penting. Bermakna time tu dah memang banyak berurusan, orang kata liars dengan passenger ni kan. Ya, Masa tu dah banyak bermacam-macam passenger kita lah. Oh, kejap lagi kita gali je kan. Gitu. Tapi sebelum tadi saya sempatlah berborak, sebenarnya madam ni dia tak pernah terfikir nak masuk dalam bidang airlines. Cita-cita madam lah habis sekolah dulu nak jadi apa. Gitu tadi kan. Okey, cita-cita saya ni nak jadi inspektor polis. Dengar tu. Okey, saya ada kembar. Boleh tak cerita saya kembar tu? Boleh. Okay, saya ada kembar. Okey, dia minat bahagian airline. Kembar saya ni, saya minat bahagian anggota polis. Okey, sebab family background saya adalah anggota polis. Semuanya anggota uniform. polis. Ya, semua beruniform. So kami pun pergi sama-sama pergi interview, airline interview. Saya pergi polis ataupun askar pun saya pergi. Dengan Semua lah orang kembar. kata buka interview tu pergilah. Pergi je. Nak dijadikan cerita, kita shortkan story kita. Keputusan pun dah keluar. Keputusan keluar, kembar saya mendapat polis dan saya mendapat bahagian airline. Lah. Hakikatnya. Habis tak boleh tukar ke? Ingatkan nama tu salah tau. Kembar. Kembar. Rupanya tak. Yelah kan. Kita dah ada nombor IC kan. Ya. Ikut je lah. Itulah Nak buat terjebak daripada cita-cita nak jadi polis, terus orang kata terjerumus dalam industri penerbangan ni kan. Ya, alhamdulillah setakat ni sangat bagus. So bermakna yang kembar madam tu masihlah berkhidmat sebagai anggota. Masih. Okey. Itu sedikit mengenai madam punya orang kata background. Mungkin madam, apakah punca lah orang kata madam memilih bidang kejayaan dalam industri ni? Ikutkan banyak je lah kan. Macam contoh ialah option pertama polis kan. Selain tu, mungkin kalau madam tak pilih airline sih, agak-agak apa lagi madam akan buat? Kedua tu biasalah masa kita sekolah. Cikgu, cita-cita nak jadi cikgu. Tapi hakikatnya saya tak boleh. Kesabaran tak ada. So time tu je lah. Nak jadi pilot tak mungkin kan, perempuan. So kita just ni je lah, pergi ke more kepada polis lah. More kepada anggota. Okey. Saya tertarik ini berdasarkan mengenai Amanda punya pengalaman lah. Apakah realiti sebenar bila bekerja dalam aviation ni? Orang nampak macam wow, luar biasa. Apa pendapat Amanda kan? Nampak glamour, Vogue dengan makeup, pakai baju kebaya lagi kalau Malaysia Airlines tu kan. Apa realiti sebenarnya madam? Realitinya yes, memang glamour. Memang glamour kerja Malaysia Airlines, especially Malaysia Airlines. Tak kisahlah branding mana-mana airline tu okey. Nama Malaysia Airlines ogah. Suka sangat. So moral of the story, orang tak tahu di sebaliknya. Di sebaliknya kita kena struggle kerja shift. Kerja shift 4 pagi kena bangun. Kalau perempuan make up 2 jam sebelum make up dah. Walaupun customer service, dulu rambut pun kena Crozon. Bulu mata. Dulu saya free hair. Ambil kau sejam setengah crozon. Okey. Lepas tu make up lagi, bulu mata lagi nak kena, tak boleh lebat, tak boleh ni. Tak salah, Malaysia Airlines dah ada standard make up dia macam mana kan? Ada, dah standard make up. Walaupun kau customer service frontline kan? Dia punya orang kata apa? Dia punya SOP standard dia. Merah-merah jenis-jenis yang saya buat ni adalah SOP Malaysia Airlines lah. Masih maintain kekal sampai sekarang tempat tu? Saya suka grooming. Okey. Di sebalik tu Aizat, selain daripada kita struggle dengan what you call that shift, sebab 4 pagi balik pukul 1 tengah hari, tapi tak semestinya balik pukul 1 ya. Kadang-kadang direct sampai 6 petang. Kerja midnight masuk pukul 12, direct sampai 10 pagi. So kena struggle dekat situ. Dan satu lagi SOP safety sangat penting bahagian airline. Tak boleh langgar SOP. Sesuka hati. Ya. Dia lain sikit dia salah, besar dia punya impact. Mungkin macam Madam cakap tadi, yelah kalau habis pukul 1 tak balik pukul 1, lagi-lagi kalau jadi sebagai orang kata duty lead manager kan. Betul. Lagi orang kata dia punya tanggungjawab tu lagi besar. Mungkin kat sini Madam boleh kongsikan tanggungjawab utama
orang kata jadi sebagai duty lead manager ni macam mana? Nak jaga ramai ni anak-anak buah kat bawah ni kan. Macam-macam perangai. Dengan PL lagi kan. Macam mana tu madam? Okay, dia macam ni tau. Bermula daripada customer service agent dulu. Customer service agent tu just check-in je. Check-in, tak tahu tanya, tak tahu tanya. Okay, then naik kepada supervisor. Naik supervisor, kita pantau. Kita pantau staff kita, waktu break dia, waktu apa. Tetapi apabila naik kepada lead duty manager, dia punya kerja tu sangat berat. Sebab kita liaise dengan mana-mana stesen. Kalau berlakunya delay, kita akan hantar email kepada stesen yang delay tu, bagi tahu flight kita akan delay, pukul berapa take off, pukul berapa depart. Dan dalam masa yang sama kita kena pantau. Kita pantau supervisor pula. Buat report lagi madam. Buat report insiden, report delay, report station, report safety, sebagai-bagai report. Balik faham-faham je lah. Orang kata during masa tu memang kata tak ada live, tapi kita enjoy. Ya, memang tak ada live. Betul. Sebab enjoy kita jumpa pelbagai ragam orang. Ya, betul. Betul. Itu sedikit madam berapa lama daripada zaman dulu kan orang kata kita tak dapat pendedahan awal lagi mengenai customer service di airport ni kan. Berapa lama madam ambil masa untuk daripada orang kata bagian agent sampai duty leadsnya, pengalaman yang diperlukan lah. Betul-betul layak jadi betul-betul layak kan? Okey. Sebetul-betul layak daripada CSA, Customer Service Agent, nak ke Supervisor adalah ambil masa 3 atau 6 tahun. 3 atau 6 tahun. Ikut pada prestasi lah. Ya, kepada KPI MC ada ke tidak, kita punya disiplin diri lah. Disiplin bagi madam 3 tahun lah. 3 tahun ni dek. 3 tahun, lepas tu 4 tahun kemudian lead manager. Sampailah end of 2025 lah. Itu dia. Dia mau kepada disiplin. Attitude kena cantik. Cantik. Respect. Pemikiran. Walaupun kita lead manager, kita akan respect orang bawah. Biar orang bawah pun respect kat kita juga. Betul. Lepas tu communication kan? Ya, communication. Betul. Itu penting siapa nak bekerja, nak tahan lama dalam industri, kena respect, kena be humble kan madam kan. Kalau orang kata yang supervisor ke leader ni, peranan dia penting. Bila minta ikut arahan tu, ikutlah dik, bukan arahan sesuka hati. Arahan tu daripada company. Okay. So madam, mungkin zaman sekarang ni, zaman orang kata bila kerja dalam industri tu, lagi-lagi especially anak muda kan, dia rasa macam kerja memang wow, glamour lah. Balik kampung kau kerja mana? Kau kerja Malaysia Airport, Malaysia Airline. Padahal customer service dia tak tahu struggle kan. Okay. Apakah mindset yang perlu mereka betulkan sebelum nak masuk industri ni madam? Mindset ni kena set awal-awal ni. Okay. Masa interview, masa interview Malaysia Airlines, glamour babe. Bagi tahu satu kampung, bagi tahu WhatsApp group, betul tak? WhatsApp group kita beritahu. Dicanang-canang belum dapat lagi. Belum dapat lagi. Dicanang-canang WhatsApp group sekarang kan, di viral. Okey, mindset yang penting kena disiplin. Kena SOP. SOP airline sangat penting. Walaupun dia kerja kat mana-mana pun, SOP airline sangat penting dan dia sangat agak orang kata agak totally lain. Lain. You langgar sikit je, impak dia sangat besar. Lagi-lagi safety. Safety. Seram ya. Safety tu sikit je tersasar dari landasan, siap kau. Ambil kau. Itulah dia. Kan? Okay madam. Seronok kan? Ini baru sikit. Kita banyak lagi nak kupas ni. Madam, kalau disebut mengenai pasal aviation ni kan, ramai orang terbayang, aviation je pilot, aviation je cabin crew. Mungkin madam boleh jelaskan lah kejayaan yang ada sebenarnya dalam industri penerbangan ni. Selain orang kata nampak cabin crew dengan pilot ni kan, apa lagi ada sebenarnya dalam kadang-kadang sentap juga tau Zaid. Sikit aviation ni pilot, cabin crew yang tak nampak, yang bawahnya tak nampak, yang struggle sebenarnya dia punya apa orang kata value dia tu memanglah cabin crew dengan pilot. Itu yang nampak, betul tak? Sikit-sikit iklan dia, sikit iklan. Tapi di bawah dia banyak. Mentang-mentang kau lawa, kau cantik. Gitu kan. Lepas tu yang bawahnya ada customer service. Counter service. Yang pentingnya checking counter. Kalau nak travel kena checking counter. Siapa nak uruskan bagnya? Siapa nak kirimkan boarding pass? Betul tak? Betul. So first kita nak travel, kita jumpa counter, checking counter. Lepas tu kita ambil boarding.
Selain daripada lepas tu kita jumpa passenger handling dekat gate. Okey, masa boarding siapa nak boardingkan kita? Takkan pilot dengan kapten. Yes, pilot dengan kapten dah tunggu dah dalam perut pintu kapal. Dia kat bahagian dalam je. Ya. So kita uruskan bahagian passenger handling, koyak boarding pass, tengok nama berteli ke tidak atas bawah. Seat number tu. Seat number boleh tukar Zat. Yang pentingnya nama dengan gambar ikut pasport tu. Itu yang penting. Okey, kita tengok daripada situ. Okey, proceed boarding. Kat bawah pula ada rem. Ada rem agent. Siapa yang nak angkat beg masuk kargo? Ya, betul. Rem agent. Adik-beradik ke nak angkat? Adik-beradik, kembar seiras. Lain mak lain bapak je dah. Kan? Lepas tu engineer cek kapal. Sebelum depart kena cek. Bukan main suka-suka nak siapa nak isi minyak kapal lagi? Ya. Siapa nak simak sukat minyak? Sebenarnya madam, dalam industri aviation banyak sebenarnya peluang kan. Diversity tu meluas. Orang kata kan. Tak semata-mata kalau awak orang katalah memang aim daripada kecil dah berangan belajar tarik beg nak jadi cabin crew. Tiba-tiba interview tak lepas ataupun kurang tinggi. Mungkin boleh pergi department yang macam Madam cakap, customer service, ticketing, bahagian call center kan. So orang kata peluang tu ada je Madam. Banyak peluang. Banyak. Jadi dia kata bukan terhenti kat situ. Kalau gagal satu, orang kata satu pintu tu tutup, 10 pintu tu buka. Betul kan. Ada je. Janji minat tu ada. Minat, betul. Kena ada passion. Minat tu yang paling penting. Kalau setakat datang interview minat tak ada Madam, macam mana? Memang tak ada. Dia kena minat dan kena struggle. Nak juga dapat selagi. Kan? Okey Madam, ini mungkin untuk mereka yang yelah orang kata hanya belajar sampai SPM tak sambung kan. Tapi bercita-cita konon terus nak kerja dalam bidang industri ni. Okey. Untuk laluan kerjaya strategi di masa depan, kalau lepas start SPM ni, peluang dia macam mana Madam? Okey. Hanya orang kata ada result SPM tapi nak kerja juga dalam industri ni. Okey, boleh je Zat. Boleh je. Dia ikut nasib. Saya bukan nak downgrade, okey. Betul. Tapi kita nak tahu pendapat Madam kan. Kadang zaman sekarang dengan ada diploma, ada degree, ada master kan. Okey, pada pendapat Madam lah ya Zat. Okey, kalau ada bajet lebih tu pergilah aviation yang ada orang kata apa macam carrier ni kan. Macam carrier ni, aviation carrier ni boleh je. Boleh je kan. Tak mahal mana pun Jad. Mampu milik dan berkualiti. Dari situ kita dapat apa tau Jad? Kita dapat timbal pengalaman. Kita dah dapat apa itu airline. Pendedahan awal. Jadi apabila you masuk dekat airline, you tak macam alamak apa ni. So kita dah dari situ kita boleh grooming. Kita akan diajar grooming, ajar SOP. Apa kata join dulu aviation kita. Masuk Matek dulu. Apa-apa airline masuk Matek dulu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan je pun. Sekejap je. InsyaAllah ada rezeki. Asalkan result SPM tu kita pun check juga. Ya, kena kredit lah. Kena kredit 3 bahagian tu lah. Kalau datang semua gumbira. Gumbira macam mana tu? Sadaqallahul azim lah kat situ kan. Betul. Tapi kena orang kata datang dengan kita tengok result, betul Madam? Betul, kena sebab tengok result. Di Miatek sendiri pun orang kata ada short course training kan. Short course training ada. Untuk yang nak jadi cabin crew, customer service. Betul. Yang tak ada SPM pun kita ada. Yang tak SPM pun kita ada. Ada kita itu ground handler itu lah. bahagian bawah lah. Ya, bahagian bawah. Okey Madam. Mungkin ni pengalaman Madam lah Kalau seseorang tu bermula daripada posisi operasi orang kata bahagian customer service lah. Dan kemudian berkembang, peranan dia lebih besar seperti supervisor atau duty manager atau planner. Ini pula bagaimana? Macam Madam sendirilah pengalaman Madam. Orang kata, mungkin daripada customer service agent tu dia punya tu lain. Bila supervisor dia punya tu lain job dia. Dia punya tanggungjawab tu kan. Macam mana mungkin Madam boleh share juga. Dia macam ni tau Zat. Kita masuk ni biar daripada bawah. Betul. Biar daripada bawah. Biar walaupun ada degree ke diploma ke, kita baru nak masuk sesuatu tu biar daripada bawah. Kita study daripada bawah sikit. Contohnya first customer service agent. Customer service agent just belajar check-in,
komunikasi dengan passenger, check-in luggage, boarding, itu sebagainya. Naik ke tahap supervisor, okey, dari situ awak pantau pula staff. Awak pula jadi pantau CSA. Apabila awak pantau CSA, buat report sikit-sikit. Tapi kalau dalam jadi supervisor pun dia kadang-kadang dia kena backup juga tinggal datang kena bekerjasama. Dia more kepada teamwork tau. Airline ni kalau tak ada teamwork, dia susah sikit. Habis. Kena ada kata sepakat, kena ada kerjasama kan. Okey, lepas naik supervisor tu pula Azad, nak naik ke duty manager lagi dia punya tanggungjawab dia lagi besar. Kita liaise dengan station head manager, station mana yang berkenaan. Lepas tu kita pantau pula supervisor dengan Madam, mungkin orang tak faham apa itu station. Mungkin Madam boleh jelaskan station ni apa maksudnya dan lain. Okey, station head ni mau kepada contoh. Kalau flight to delay Dubai, kita berliaise dengan station head Dubai. London, Melbourne, Sydney berkenaan dengan sektor yang delay itulah. Kita akan hantar email. Biasa kita hantar email. Betul. Tunggu reply daripada stesen. Contoh lagi Zat, pasport tertinggal dalam aircraft. Kita hantar email kepada stesen. Stesen akan reply, yes, passenger tu dah arrive kat sana. Itulah. Stesen tu adalah bukan stesen stesen LRT ke apa, bukan stesen yang dimasukkan adalah stesen orang kata airlines pesawat tu. Kalau Dubai sektor dia. Itu dimasukkan stesen lah. Itu lagi besar bila dah jadi orang kata duty lead manager, tanggungjawab lagi besar. SOP tu penting, kan? Safety dia. Okey Madam, bila dah cerita kan, of course lah kita dah tahu bila orang kata dah jadi supervisor ataupun orang kata duty lead manager ni kan, kemahiran, tak kisahlah kau bahagian customer service agent ke, apa kemahiran yang paling penting untuk masuk bidang orang kata bahagian passenger handling ke customer service atau nak kerja dalam airport ni lah, kemahiran yang perlu ada at least surface dia? Kemahiran tu komunikasi sangat penting. Walaupun kita ni Malaysian kan, ada yang tak tahu cakap English, just better dengar dan faham. Kita reply sikit-sikit. Kalau dia tu introvert, kalau introvert, kerja airline tak ada introvert. Kerja airline kena open. Dulu saya introvert tau. Macam tak percaya je Madam. Lepas tu kan dah lama-lama sikit, lah jadinya. Sebab kita dah nampak dah masuk je. Sebab kita worldwide, kita kena semua satu dunia. Benda communication tu, kemahiran bercakap tu penting. Kemahiran bercakap dengan body language. Biasanya kan grooming sebenarnya. Grooming, apabila you grooming, orang nampak, orang nak marah pun tak jadi. Sebab kau dah marah, alah cantik lah senyum kan. Time delay janganlah senyum banyak senyum sikit. Senyum banyak orang kata tak betul pula. Kita dengar. Personality itulah pun penting. Kadang-kadang benda, kita ni manusia kena tak sedar bila orang kata communication tu cakap, kadang-kadang terbagi side eyes pula. Cakap mata tu mata dah pusing dah. Kan? Lepas tu body language. Bila pernah hadapi tak orang kata kalau anak-anak buah bawahan kan? Pernah. Tipu kata tak pernah. Pernah sangat. Ke Madam sendiri pernah terbuat ke? Pernah, kita manusia babe. Mesti pernah. Tapi kita kontrol balik. I'm so sorry. I'm so tired today. Kita ada reason yang fatigue tu dia. Kita ada reason yang ni, especially dia delay. Macam lah. Okey, kita dah dengar dah pengalaman Madam sharing daripada Madam. Ingat, yang nak masuk dalam industri ni dia bukan setakat kena ada minat. Bila dah masuk, kemahiran skill communication perlu ada, attitude kena jaga, grooming kena cantik. Tak pandai grooming tak apa, macam mana kata kat Miatek sendiri ada kelas yang ditawarkan, saya yang ajar. Macam aja grooming. Kita nak pergi lebih dalam, tetapi kita nak break seketika. Ingat, anda di sana terus follow podcast Chit-Chat Aviation Career Malaysia, Next Gen Expert, #belajar terus kerja. Kembali selepas ini. Aku masih menunggu bila rindu ini masih milikmu. Cukup ke syarat SPM anda untuk sambung belajar dalam bidang penerbangan?
Ini syarat mudah untuk sertai Diploma MQA di Aviation Carrier Malaysia. Yang pertama adalah lulus SPM. Yang kedua bagi Diploma in Aircraft Maintenance Technology dan juga Diploma in Air Sheet Metal Repair Technology. Anda perlu kredit dalam matematik dan satu lagi kredit mata pelajaran teknikal serta lulus dalam bahasa Inggeris. Bagi Diploma in Air Cargo Management dan Diploma in Airport Operation Management, hanya lulus SPM sudah memadai. Jangan lepaskan peluang ini, klik link di bio untuk mendaftar. Kickstart your career with Aviation Carrier Malaysia. Hai, kembali kita semula dalam podcast Chit Chat Aviation Career Malaysia. Next Gen Expert #belajar terus kerja. Think Aviation, Think Miatek. Kita kembali lagi, okey. Sebenarnya kita tak habis korek lagi, ada kita nak sambung. Tadi kan macam Madam sendiri dah bagi tahu pengalaman 29 tahun. 29 tahun ni macam sebaya saya dululah. Sekarang dah tak sama dah, okey. Mungkin kita nak tanyalah Madam. Tadi Madam bagi tahu daripada segi attitude, grooming, penampilan ni kan. Memang betul, bila nak kerja dalam industri ni, grooming sangat penting. Okey, kita nak tahu pentingnya grooming tu lah. Kadang-kadang kita tengok generasi sekarang. Okey, kita general. Okey, contoh kalau pergi mana-mana interview ke apa kan, padahal kita dah bagi tahu etika pakaian tu kan. Betul. Sebab bila bekerja, kita ni bawa nama company airlines tu. Tak kisahlah kita di bahagian customer service ke apa kan. Betul. Mungkin Madam kat sini boleh kupas lagi. Mungkin boleh orang kata bagi tahu grooming tu macam mana pentingnya. Okey. Dia macam ni Zat. Okey. Kalau contoh contoh yang tak pergi aviation yang kita ni Miatek punya ni kan. Kita tak tahu. Ya. Kita adalah orang luar. Apabila you study dekat Miatek, dekat situ kita ajar macam mana cara kita grooming, macam mana cara kita make up. Contoh Zat kau tengok sekarang ni Zat. Kau tengok dah pula. Awak tengok ya Zat Tak apa Madam. Kau ke apa tak ada masalah pun. Tengok ni Zat pergi interview. Pakai sport shoes. Pakai stokin hitam putih, tak pakai biru merah. Make up ambil kau. Bulu mata dia. Tu semua tak boleh. Rambut ada yang bercolour, ada yang layer. Tu tak boleh Zat. Tak boleh. Dan satu lagi skirt tu agak-agak lah Kalau tak ada kita bagian skirt tu pun airline tau. Lutut kan? Lutut ya, bawah kan? bawah lutut. Bawah lutut. Kalau boleh pakai ni lah covers tu, stokin panjang tu kan? Ya, itu kalau yang tak join Miatek. Ya. Kalau join Miatek pula, kita pendedahan tu ada. Pendedahan tu ada dari segi grooming, pemakaian, make up. Lepas tu kan Zat, satu lagi, cara kita nak jawab interview pun ada Zat. Cara duduk pun Cara duduk saya ajar macam mana nak duduk interview. Tak ada yang selekeh macam ni, ada yang menunggu macam ni. No. Tak. Dia kena tegak. Okey, dari situ panel akan nampak bosannya budak ni, bosannya budak. Apabila you extract tu, dia akan first impression orang kan. Kadang orang tengok daripada kau masuk kat pintu, cara kau berjalan pun dah tahu. Bersepah. Cara berjalan pun ajar. Dekat Miatek pun ajar cara berjalan, letak buku atas kepala. Cuma cara tidur je tak ajar lah. Ya tak, makan pun tak ajar lah. Okey, cara kita berjalan, cara kita duduk, cara kita handover, apa sahaja file kepada. Mana kalau contoh saya handover, ada gaya macam ni. Boleh. Macam ni Zahar, kita ambil dengan dua tangan. Jangan macam ni. No. Tapi ada eye contact. Eye to eye contact kena ada. Eye to eye contact. Senyum. Satu lagi petua untuk interview ataupun mana-mana airline adalah senyum. Tak ada walaupun you ada masalah keluarga. Masalah dengan laki bini. Gaduh pagi-pagi. Tapi masuk je dekat airport, kena senyum. Benda tu letak campak luar. So kena senyum. Sebab kita berkomunikasi dengan orang. Kita tak tahu apa. Satu lagi Zat, kalau kita dekat rumah Zat, apalah masalah kat airline hari ni, apa masalah kat airport hari ni. So kena dah mindset dah ada kat. Padahal waktu tu tengah cuti ni, off day ni. Masih busy body. Apa pula kat WhatsApp group? Think Aviation Ya, Think Aviation. Tak boleh miss. Nampak tak? Dia kata
hidup mati aviation lah. Ya, betul. Kan? Walaupun sampai sekarang, madam. Sampai sekarang jiwa saya jiwa Nampak tu aviation. pengalaman 29 tahun. Bermakna grooming ni dia bukan setakat kau pakai baju yang orang kata tak, bukan setakat semata-mata. Okey, kadang grooming ni termasuklah kadang madam ada datang bau Hygiene. Satu lagi Zat nak kongsi. Pergi grooming, pergi kerja ni grooming, balik tetap kena grooming. kena maintain. Walaupun sorry kita ke solat semua kan. Lepas solat maintain grooming. Selagi orang kata kau tengah bekerja tu belum sampai rumah kau masih kena maintain macam tu. Ya, sampai ke parking kereta nak buang makeup buanglah. Tapi di dalam airport walaupun time balik kena grooming. Bak kata saya mengajar kat Metek, jangan pergi cantik balik macam Sunda Bolong. Ambil kau. Faham tak? Madam, apa tu madam? Balik pergi cantik, wah cantiknya macam Puteri Bunian. Balik Sunda Bolong. Dia faham dah. Faham tak? Fikirlah sendiri. Fikir sendiri. Saya dulu dekat airline saya pantau yang tu. Okay. Madam walaupun dia senyum dia ni siapa yang masuk kelas dia make sure kau memang kena maintain lawa, cantik, grooming. Kat rumah tu lantaklah orang kata. Saya pergi kedai Aceh pun saya grooming. Tapi taklah make up cuma. Yelah, kita still jaga penampilan tu kan. Betul. Sebab kita dah biasa budaya tu. Hygiene pun kena jaga Zat. Betul. Bau badan, baju, Kan? Pakai perfume, kuku. Buatlah Sebab pergi pedimedi. pergilah pediko. Pergilah kat buatlah kan. Tapi Kita ya berkomunikasi dengan kalau sebab itulah bila kita tengok macam contoh cabin crew ni memang dia orang dijaga betul, dia check orang kata kuku lelaki ke perempuan, rambut semua, gigi ke apa, everything. Bila kita compare patutlah cabin crew tu cantik, bukan, sebenarnya personality kita tu. Grooming Diri kita tu. sendiri. Diri sendiri. Itu dia, ingat bukan grooming ni bukan semata-mata pakaian apa yang anda pakai hari ni, tetapi orang kata daripada keseluruhan cara you bercakap, pembawaan diri, everything, cantik dalam, cantik luar. Betul. Baju kena iron Baju kan. kena iron. Kan. Kasut kena bersih, cantik berkilat kalau hitam tu kan. Okey madam. Kalau kita cerita pasal grooming memang cantik, sebab saya pun sendiri pernah orang kata bekerja dalam industri pun. Walaupun bukan orang kata di bahagian customer service ke, bukan bahagian cabin crew ke apa, walaupun saya ni corporate services masih menjaga maintain bahagian airlines. Okay, kadang-kadang orang sampai keliru dulu madam, awak ni cabin crew ke? Nasib baik saya tak fly je. Tak, saya bahagian maintenance engineering. Grooming ada tak masa tu? Grooming wajib, walaupun betul. kau kat office. Ya, walaupun kat bawah. Ya, walaupun pakaian tu hanya smart casual, memang itu benda yang first dia check. Saya pernah dapat satu soalan tau Zat. Sorry Zat saya ni. Boleh. Soalan daripada student. Madam, saya ni nak rem agent. Tak payahlah make up. Hello, sunblock kena pakai, sunscreen kena pakai. Perempuan Dia ingat dia tak kira lelaki perempuan dah. Ya, sebab walaupun dia rep agent, dia berjumpa juga, kadang berjumpa dengan staff. Bukan captain, pilot. Dia kena buka sikit benda tu kan. Okey madam, kita dah bila cerita pasal grooming ni memang seronok kan. Kita nak tanya pula kan, bila orang nak bekerja ni kan, kadang-kadang kita nak tengok perlu ada kompetisi. Kompetisi ni sangat penting atau cukup bukan sekadar minat. Adakah mereka ni betul-betul layak nak kerja dalam penerbangan ni kan? Orang kata kau ni kompeten ke tak nak bekerja ni. Kalau minat ada tapi kadang-kadang ialah minat tapi tak kompeten, tak tunjukkan. Macam mana pula madam? Benda tu boleh ajar Zat. Kan? Benda tu boleh je. Boleh dididik. Okey, kalau dia minat, yes, minat. Kita minatkan dia lagi. Kita polish dia. Polish dia lagi, ya. Kita minatkan dia, benda yang dia tak minat tu kita minatkan dia. Dia akan jadi auto minat. Especially hujung bulan, gaji, overtime. Overtime banyak ya dekat airline. Itu tak yang mereka tak nampak overtime. Betul. Bila kita cakap gaji kan, orang nampak alah basic berapa je, tapi sebenarnya dia tak tahu dalam airline tu banyak allowance ya, kan. contoh allowance kerja, allowance shift, ada yang allowance baju, grooming, KPI kena ada, attendance, MC memang ada MC, tapi ada HAD. Lepas tu medical. Kalau MC bawah orang kata tak lebih pada 2, dapat lagi ekstra. Dapat.
Apa lagi Apa nak? lagi nak? Ya, lepas tu KPJ ni apa? Admitted ada. Medical. Bermakna orang kata kalau sebulan tu dalam 2,500, 3,000 tu Lebih je. lebih sebenarnya. Basic tu memang ditetapkan oleh kerajaan, tapi bila ditetapkan dia, kadang airlines ni tak bagi pun minimum basic tu, kadang bagi lebih pada tu. Betul. Lebih daripada yang kita sangkakan. Betul. Bermakna kalau betul-betul orang kata kerja ni dengan allowance yang ada, bermakna 3,000, 3,500 tu insya-Allah sebulan. InsyaAllah 4 pun cecah Zat. 4 pun cecah. Ini experience madam sendiri. Betul. Bermakna bila orang kata kalau tak kompeten tu tapi minat ada, tapi kita boleh polish, boleh ajar. Sampai dia betul-betul layak bekerja madam kan. Betul. Masuk Miatek. Ambil kursus. Masuk Metek. Situ Kan? kita ajar apa yang perlu dan apa yang tak perlu. SOP ada. Senang je. Datang sini cepat, okey? Okey madam. Mungkin kat sini saya seronok bila bercakap pasal safety ni. Sebab dulu masa Malindo, kita orang ni wajib safety setiap 6 bulan sekali, walaupun kau maintenance engineering. Setiap ada exam. Yes. Tak lepas kau kena repeat balik. Betul. Menangis dia exam. Bukan soalan biasa-biasa ya. SOP semua pasal airline, pasal apron, pasal passenger. Walaupun engkau department maintenance engineering kan. Betul. Okey, mungkin bila safety ni kita belajar pasal dangerous and goods. Yes. Wajib madam. Wajib. Ya. Benda Lulus. tu kau tak, orang kata tak lepas siap. Betul. Kan? Okey madam. Dan kursus-kursus lain, mungkin macam contoh madam pernah handle orang kata orang kelainan upaya kan, kita panggil kat sini. Of course dia orang fly banyak kan, yang naik wheelchair dan sebagainya kan. Latihan-latihan ini penting tak untuk orang kata dalam industri aviation ni kan? Sebab ialah passenger, kita punya mindset passenger tu boleh berjalan semua okey. Kadang dia tak terfikir passenger ni pelbagai, ada masalah disability kan, perlukan wheelchair, kadang orang tua perlukan guide benda-benda ni. Betul. Pendapat madam. Okay. Dia macam ni tau Zat. Setiap airline dia ada cost. Cost dangerous good. Ya. Apa itu dangerous good? Semua tu. Apa tu DGR? Apa tu dangerous good? Yes. Human factor. Madam explain kat sini. Dangerous good ni more kepada bahan-bahan letupan, betul. barang bahaya, apa yang boleh bawa, apa yang tak boleh bawa, laptop, power bank segala Power bank bagai. sekarang pun dah tak boleh ya. Ya, kena hand carry. Ya. Lepas tu itu wajib. Kalau tak lulus, naya. Betul. Nak masuk aircraft pun tak boleh. Tak Nak buat kerja pun tak boleh. Kena lulus walaupun DGR dangerous good tu sangat membosankan dia punya. Bosan madam. Kan. Membosan gila dia punya course, tapi hakikat dia lah paling top priority safety untuk kita lulus. Ya. Next, wheelchair. Ada course. Ada course Dulu juga. tak tahu Zat nak bawa wheelchair macam mana. Ingat kan wheelie. orang tu naik je tolak. Rupanya ada yang nak cepat wheelie passenger. Ada Zat. Dia buat macam adik-beradik dia. Nak cepat. Rupanya ada course tu kita tahu macam mana cara nak sorong. Ada brake rupanya. Saya pun tak tahu, lepas course saya tahu. Ada brake, cara nak terbalikkan dia nak turun daripada PLB. Itu semua dia ajar. Macam mana nak bawa orang buta, pegang tangan bahu. Kalau perempuan pegang perempuan lah. Kalau lelaki pegang staff lelaki. Semua kos kena ada. Semua ada. Sekarang kalau tengok kat airport lagi satu khas untuk yang anak-anak autism tu. Kita panggil green apa? Green butterfly green. Butterfly green. Saya ada bilik lagi madam kan. Ini lagi satu inisiatif kerajaan madam kan. Betul. Tapi kan Zat, saya nak cerita ni boleh tak? Boleh tak? Saya nak cerita pasal autism. Okey. Saya ada passenger tau. Pengalaman madam sendiri ya. Saya nak cerita juga. Cerita-cerita. Masa tu flight, madam ingat lagi, tak tahu tahun tak ingat. Tapi masa tu MH1436 Kul Langkawi. Ingat lagi MH1436 Kul Langkawi 11.30 pagi. Sebab madam ingat lagi waktu tu. Sebab madam duty manager, nak sign, nak tulis report, semua madam ingat. Okey. Lepas tu passenger ni apabila you kerja airline Zat, you dah jadi mata lembu tau. You akan tengok semua, you akan scan. Automatik dah lama kerja you pandai scan. Saya pandai scan Zat, saya pandai scan siapa pun. Saya akan scan, terjumpa satu family ni. Okay. Family ni Chinese family. Okey, dalam 9 orang Zat masa tu madam pergi. Okey, check. Lepas tu pusing. Stop. Saya tanya staff.
Saya tanya staff, ni madam cerita Zat. Boleh. Okey. Kita seronok dengar ni pengalaman madam ni. Kepoci lah sikit. Lepas tu madam tanya staff, okey tak flight hari ni? Okey. Dia panggil saya Kak Lin lah. Okey Kak Lin, semua smooth. Ya ke okey? Saya kata, yes, okey. Semua okey. Passenger semua flight penuh apa semua. Buat nak tengok 5. Langkawi masa tu nak tengok 5. Flight very full. Dia cakap, okey, budak-budak semua sit. Okey. Awak perhati tak yang hujung tu? Saya tak nak tunjuk tunjuk very no manners. Ya, betul. So awak perhati tak? Saya akan ni, awak perhati tak passenger yang dekat hujung tu, yang baju belang-belang side budak eyes tu. je lah time tu kan. Tapi buat tengok. Buat tengok report. You tengok tak flight hujung sekali, family of dalam 9-10 orang tu, yang anak dia baju belang-belang baju ni. Lepas tu staff tu pun buat tak tahu, tengok. Okey, kenapa tu? Kenapa tu Kak Lin? Mana dia macam autism lah. Dia cakap dia. Mana ada okey je. Ya, dia okey apabila dalam suasana yang open. Saya study tau Zat benda ni. Saya study yang autism, macam sebab nak handle. banyak ciri-ciri dia kan. Madam kan. Saya study pasal apa orang kata syndrome Down. Behavior dia orang ni tak sama dengan yang normal. Beta syndrome Down. Dia behave. Okey. Apabila saya tengok dia dah gigit tangan, dia dah ketuk-ketuk kepala, yes, tahu dah. itu ya. Dia jalan jengkit-jengkit. Okey. Tak apa. Saya pergi jumpa. Jumpa parents tu? Saya je, hi, how are you? Hi, how are you? I tanya budak. Sebab saya nak tengok budak tu. Okey. Lepas tu saya tanya mak dia. Sorry, I nak tanya boleh secara lembut. Yelah. Anak professional lah kan tu kan. Okey, berapa lama kat Langkawi? Semua saya ni. Tapi dalam masa sama saya selit juga. Maaf ya, saya nak tanya pasal itulah. Lepas tu baru mak dia cerita, yes, anak dia autism mild. Dia tak heavy, tapi dalam keadaan yang mild. Dan saya cakap, dah makan ubat ke belum? Sebab saya study. Lepas tu dia kata, macam mana you tahu ada makan ubat? Yes, I study benda tu. Dah makan ubat ke belum? Apa semua, berapa jam dah bagi ubat? Okey. So, adakah dia boleh kontrol? Itulah semua saya tanya lah Zat. Okey. Lepas tu, naluri kita ni lain Zat. Apabila naluri saya, insting saya rasa lain, saya pergi jumpa cabin crew. Saya cerita dekat cabin crew. Kena bagi tahu. Kena sebab kita passenger handling cabin crew kita adalah sangat rapat. Betul. Apabila berlaku sesuatu, cabin crew kena tahu sebelum masuk dalam aircraft. Okey Zat. Lepas tu, saya cerita kat cabin crew. Cabin crew yes, member jugalah dah lama kan. Saya cerita. Lepas tu dah cerita-cerita, okey lah, dia kata kita try. Saya beritahu captain. Saya ketuk cockpit pula. Hello Cap, good morning. Okay Captain, saya nak cerita sikit. Okay. Cap kata, apa pendapat you? Pendapat saya ceritalah apa yang pendapat saya. Tengok okey, tapi hakikatnya kemudian saya tak tahu. Sebenarnya nak bagi tahu boleh fly ke tidak. So Captain tu alhamdulillah kata kita try. Captain tu baik, saya tak nak mention nama Captain tu. Captain tu sangat baik. Terima kasih Captain. Captain tu sangat baik, dia kata okey kita try. Why not kita try? Captain tu Melayu lah. Why not kita try? Then okey lah, proceed. Boarding first adalah saya bagi boarding dulu. Sebab dia takut dia mengganggu kan. Boarding first 126. Priority untuk dia dululah. 126 passenger masa tu. So saya boarding dulu. Masa boarding dia buat hal. Dia ketuk BGR saya, BGR yang tempat scan tu. Lepas tu saya pandang dia. Saya pandang, hai, tak boleh. Macam tu lah. Mak dia pun dah tarik dia. Hati saya tak sedap. Hati saya tak sedap. Lepas tu okey lah boarding macam biasa. All boarded, tutup pintu. Captain dah tunggu. Captain tunggu nak tengok budak tu. Okay, budak tu dalam 9 tahun dah. Lepas tu dah take off. Saya cakap dengan staff, pintu aircraft dah tutup. Pintu aircraft dah tutup. Tak boleh buat apa je lah. Tunggu towing. Tunggu kapal tow. Okay, saya cakap dengan staff, boleh tak jangan gerak dulu daripada gate. Hati saya tak sedap. Tengok dulu. Alah, tak boleh, saya ada flight. No, saya cancel. Saya call planner, saya cancel 2 punya flight, next flight dia. Apabila dia take off, masa tu dekat mana tau Zat? Dekat A7, gate A7. Apabila A7 dia tow kapal tu Zat, dia akan keluar ikut Bunga Raya. Ya. Dia tow dekat kan, tepi tu. Dekat tepi Bunga Raya. Sampai dekat Bunga Raya dia stop. Allah. Sepatutnya dia kena teruskan. Dia stop kat situ Zat. Lepas tu hati tak sedap. Tak sedap Zat. Okay, saya ambil timing. Kita kan kerja airline kan timing. Sebab timing important kan? Yes, timing saya ambil. Okay, dalam 3 minit saya call hub controller. Kita tak boleh call OCC. OCC ni kita tak boleh melangkau. Apabila kita kerja ni kita tak boleh melangkau Zat. Kita punya hariki. Hariki. So saya call hub controller airline.
cakap call hub, kenapa Mike X-ray Alpha ni, aircraft tu Mike X-ray Alpha tak gerak daripada ni, dah tour dah. Saya ceritalah semua, 11.30 dah tour tapi stop dekat Bunga Raya. Okey, dia tengok, okay sekejap, I call you back. Dia call tower. Itu hub yang call tower, bukan kita tak ada authorized. Hub call tower. Rupanya kapal tu return to bay. Kapal tu return to bay maksudnya RTB. RTB ataupun RTC. Dua tu ya, dua dia punya tu. Okey, dia call, dia walkie-talkie I, dia kata standby. Sekejap ni. Standby, kapal ni RTB. Saya kata due apa? Saya kena tanya sebab betul. kita dah ready kat gate. Kan, kita tahu apa dia punya reason kan? Ya, kena. Technical. Technical saya boleh panggil engineering siap. Kalau backloading saya panggil rem siap. Dia kata tak, passenger buat hal dalam aircraft. Automatic, saya fikir autism. Saya panggil apa? Paramedic dulu. Saya panggil paramedic untuk standby. Okey. Dia pergi bay yang sama. Dia RTB pergi bay yang sama. Dekat situ cabin crew kata dia memang dah buat hal. Apabila tutup pintu nak take off, keadaan yang terkongkong, dia melompat daripada 26 ABC seat dia, 26 dia melompat atas penumpang. Ya Allah. Dia nak suruh buka pintu. Dia dah rasa macam tak selesa. Dia kan tak boleh terkongkong. Dia mencari semualah dia lompat. So offload lah dia dengan mak dia. Tak boleh buat apa. Tak boleh nak buat apa. Yelah, itu memang standard kan, proses SOP dia kan. Ya, safety first. Safety, betul. Safety first. Kerja airline ni adalah safety first. So bila jadi kerja macam tu, Madam kena buat standby report lah. Standby report sampailah 6 petang. Saya balik, sepatutnya balik 2 petang. Ya Allah. Itu yang Kena penting. hantar dekat stesen juga Langkawi. Bermakna waktu passenger tu dah check in, mata ni main peranan tengok. Ya. Nak tahu behaviour passenger tu macam mana kan. Betul. Dah pandai scan ya. Kalau kerja lama you pandai scan passenger. Automatic. Memang. Itu tak semua orang rasa pengalaman macam tu Madam. Kan. Banyak sebenarnya Zat. Tak apa, kita memang nak tahu lagi selepas ni kan. Tapi sebelum tu Madam kan, tadi pengalaman yang orang kata lah, kalau autism, bila kita cakap sekarang ni pun dah ada orang kata, sebab tu disediakan bilik autism Ya. kat airport kan. Sebab nak tahu anak tu nak check dah okey Okey ke, ke tak, tantrum tak terem. kan. Dah makan ubat, nak bagi dia rest dulu kan. Benda-benda ni, sebab bila benda tu ada, secara tak langsung airport pun dia dapat, orang kata, lagi satu value, beriktirafan kan. Betul. Sebab kita pentingkan benda-benda ni. Itu dia masuk dalam safety dah. Betul. Itu Kan? ada safety. Itu maknanya safety ni, bila course ni macam Madam beritahu, okey, nak tolak wheelchair tu pun ada training. So handle dia bukannya kau kerja kau terus tolak, tidak. Betul. Kena masuk kelas. Kena masuk kelas. 1 hari je kelas dia. 1 hari je, sekejap je. Betul. Bukannya, yelah, bila kita sebut pasal training ni lah, dulu saya pun dengan human factor, safety management system, Itu wajib. wajib berguna. Kalau kru tanya, aku menyampah dik nak masuk safety ni, itulah benda wajib. Tapi wajib. Ya. Nak tak nak kena. Itu bukan lain lagi kalau cabin crew dengan training serve meal dalam kapal tu pun ada training exam ya. Betul. Menu apa kau kena ingat lagi kau business class ataupun first class. Sebab engkau serve Depan dengan passenger ya. kan. Kan. Kalau Itu dekat dia. ground pula senyum. Body language senyum. Wish. Itulah Itu KPI dia. KPI semuanya tentang KPI. Okey. Okey Madam. Tadi ialah bila kita related dengan bila ada training ni, dia melibatkan SOP kan. Pada pandangan Madam kan, SOP ni membantu pekerja ni ke, atau SOP ni sekadar kewajipan saja, syarat saja? Dia wajib tu wajib. Wajib. Wajib is wajib. Membantu, sangat membantu. Sebab saya kata tadi sikit je kesalahan dekat aviation ni besar impaknya. Sebab satu dunia. Kita kan worldwide. So safety ni sangat penting lah. Bagi saya safety yang diutamakan, lepas tu baru seterusnya yang lain tu. Nampak? Bermakna bila in term of safety ni, kalau aviation ni 360 dia berbeza safety dengan lain. Betul. Tak sama. Kan? Sebab tu pentingnya orang kata kena ada training ni, course ni. Hazard tu semua hazard tu kena. Kan? Dulu masa saya dekat Malindo dulu, saya rasa semua airlines pakai. Dia ada satu apps,
Crozon ke nama dia, yang mana kalau kita nampak hazard ke apa, kita boleh directly report terus dia pergi kepada Malaysia Airport. MAHB. Kan? Betul. Ya. OACC. Ya. Ya. Kita nampak apa-apa elektrik hazard tu ke? ambil gambar terus report. Betul. Ambil gambar, siap dapat point dengan reward lagi. Ada reward dia. Banyak report adalah reward dia. Saya lah salah seorang yang kaki Busy report body. selalu. Busy body. Tapi benda tu penting Zat. Kadang-kadang wire budak-budak tak tahu. Ya. Kadang kita nampak, madam, masa saya kerja Malindo, sebab saya punya office betul-betul dalam airport, ada kucing. Macam mana terlepas ya? Tak tahu, 2 ekor kucing. Saya mula-mula pergi kejar kucing tu sebab takut dia pergi ke Ketamet. Kita ni panggil ni meeting dengan MHB buat letak perangkap kucing. Dah lah kucing tu kucing liar. Alhamdulillah dapat tangkap. Dapat reward. Kena buat report. Kena. Insiden report wajib. Report. Kerja airline ni insiden report wajib. Itu bukan lagi macam orang kata, yelah sebab office saya dulu betul-betul dekat dengan LCCT yang lama tu kan. Betul-betul dekat tower yang lama tu. Bumbung tercabut. Waktu hujan buat report. Elektrik tak ada. Report. Lepas tu kalau yang angkat-angkat bag yang dia punya towing tu kan, yang dah lama kadang kan dia orang letak je kat situ kan. Kadang MHB ni kan dia pusing ronda cari kesalahan kan. Betul. Tengok itu macam company ni punya. Siap lah. Betul. Kan? Sebab dia ronda pakai motor kan. Itulah dia. Tapi bila kita tak belajar benda tu, kita tak tahu. Bila belajar kita seronok. Betul. Kita tahu. Tapi kena ingat, ramai yang tak tahu ya Zat, apa-apa dalam airport tu adalah under MAHB. Ya. Bukan under airline, sikit-sikit airline. Sikit-sikit Malindo dekat situ gate, wakalator Malindo ni rosak. Wakalator MAS ni rosak. Dimarah je customer service kat depan. Toilet depan gate Pun under kena. MHB. Kita juga. Tapi tak apalah, on behalf, snap gambar, buat report. Tutup itu case. je. Kita bagi tahu pada passenger, kita dah issue report. Issue report, kita submit report, then anda kena tahu, bila dalam airport tu sebenarnya di bawah Malaysia Airport Berhad. Ya. Kita hanya menyewa sahaja dekat situ. Ikutkan menyewa ni, anda tahu daripada orang kata gate parking kapal, towing semua tu, itu semua sewa. Ya. Satu gate bayar. Kan. Bukan FOC ya dik. Okey, itu antaranya bila kita cakap pasal SOP. Sebenarnya SOP ni penting. Okey, kita nak masuk pula madam. Ini berkaitan kalau delay. Okey, kalau sesuatu benda macam tadi contoh, kalau dah ada isu-isu yang terpalit macam tadi madam bagi tahu, uruskan ada isu-isu yang tak sepatut berlaku, tiba benda ni akan jadi orang kata menyebabkan flight tu delay. Kadang bila delay ni, of course saya pun kalau flight bila delay memanglah saya akan komplain. Saya lah orang pertama yang akan rasa tidak puas hati walaupun delay tu hanya 10 minit. Betul. Kenapa kau delay? Kan kita ni pula pergi terus tanya kat orang depan, duk maki kat depan kan, jahatnya, astagfirullahalazim mulut kan. Tapi madam, bagaimanakah orang kata, yelah bila delay ni kan, apa yang perlu dibuat, komunikasi bagaimana yang boleh orang kata passenger tu pun faham dengan tim ni pun faham. Bila delay ni berlaku, yelah kita tak nak salahkan sebelah pihak kan. Okay, for your info Zat, dalam masa saya kerja customer service ni 8 tahun masuk 9 tahun saya bahagian delay team. Delay team yang tak jumpa rumah nak balik ya Zat. Ya ampun. Delay sampai husband kata, masih ke office ke? Husband saya masih ke office ke? Tak jumpa jalan rumah Zat kalau delay team. 8 tahun ya saya kerja dekat delay team. 8 tahun hadap bersama dengan Cik Isham, my big boss, very nice. Okay, dia macam ni Zat. Delay ni kita tak nak pun. Dia subjektif kan? Ya. Kita tak fikir pun delay. Kalau boleh doa hari-hari, janganlah delay. Sebab apabila delay kita akan bayar dekat MHB parking. Ya betul. Kos. Kalau kesalahan kita. Tapi delay ni tak boleh dielakkan. Contohnya delay ni melibatkan apa tu Zat? Weather, cuaca. Itu of course. Cuaca. Technical issue. Kapal kita ni keluar masuk. Mesti ada rosaknya. Lepas tu apa lagi Jad? Passenger sakit. Delay lagi. So antara yang kita nak pastikan delay ni smooth, komunikasi eye to eye contact
Jangan buat muka, dengar dulu apa passenger dengar. Kita dengar dulu, kita dengar je bebe bab kata Zat maki. Ada, tapi hadap. Saya lah salah seorang yang selalu buat. Astaghfirullahaladzim. Sebenarnya benda tu hari-hari Zat, hari-hari ada. Kita dengar dan jangan senyum. Kita ambil info tu. Okey, ambil info. Jangan dia bercakap, kita bercakap. Dia bercakap, kita bercakap. Itu salah. Akan tegangan tu makin tambah. Api dengan api kan. Ya. So dengar okey. So layan dia baik dengan empathy kita, dengan apa yang perlu buat sebagai CSA dulu. Kalau tak tahu refer supervisor. Supervisor pula nak terus refer duty manager. So first adalah komunikasi. Jangan ada body shaming. Yes, delay is sangat penat. Ya, betul. Jad, delay is sangat penat Jad. Yes, lebih daripada 2 jam kita akan bagi refreshment. Ada benda tu ada dalam. Lebih 2 jam kita akan bagi refreshment berbentuk air ataupun biscuit. Lebih 6 jam mungkin kita bagi hotel. Hotel pun 5 star hotel ya. 5 star hotel. So saya ni mana dah ada polisi dia, madam? Ada yang ikut-ikut. Kadang-kadang buat bila dah tahu delay tu ada tak naklah sebut airlines mana kan. Kadang dia buat diam je. Tunggu sampai passenger ni mengamuk barulah tergege. Cik, kita serve ni, kita bagi ni. Announcement kena penting Zat. Announcement delay setiap 15 ke 30 minit penting. Ya. Tak ada announcement, buat je. Okey, still ada creeping delay. Okey, kita akan sediakan refreshment apa. Delay untuk announcement delay tu memang ada. Setiap wajib. 15 ke 30 minit. Tak boleh senyap. Yelah, kalau tak mana passenger nak tahu info? Ya, info kan? Memang sekarang Zat dekat phone dah tahu info. Tapi sebelum phone tu keluar, passenger tahu, kita buat announcement dulu. Bagi dulu announcement kan. Bagi dulu announcement. Supaya tak adalah dia tahu daripada tepati ke apa. Kenapa I dah dapat, you tak tahu pun kenapa I dah dapat. Ya, kadang-kadang kita busy. Okey, kadang-kadang kita apa orang kata communication tu ialah kita busy lain kat depan, kita tak ada masa nak tengok phone. Ya, betul. So kita just okay, I'm so sorry. So sorry je. Walaupun bukan salah kita. Say sorry. Tak kisahlah, balik nanti barulah kau nak mengamuk ke, nak menjerit ke. Tapi so far kan 8 tahun saya tak pernah menjerit kat rumah. Sebab saya penat. Kan nampak bantal tidur je. Balik-balik tidur. Sebab saya dah tahu dah, ni mesti penat ni. Buat apa nak jerit? Buat apa nak jerit? Tambah tua ni kan. Kedut nanti tak cantik dah. Kan. So kita enjoy je life tu kan. Kita enjoy je. Betul, next juga fikir apa pula delay besok. Apa pula? Sebab betul bila delay ni madam, mana-mana airlines ada. Mana-mana airline. Betul. Ada je. Tapi currently ni macam contoh Malaysia Airlines sendiri dah improvement dah smooth dah. Orang kata dah jarang nampak delay tu dah. Betul. Tapi airlines lain adalah. Tak adalah sebut kan. Adalah, nampak lah juga. Tipulah tak ada kan. Semua airline ada. Semua ada. Cuma delay kau tu kalau over sangat sampai 2 jam, tiba-tiba sepatut flight kau 1.5 pergi kepada 4.5, tiba-tiba dapat last minute. Faham sendirilah Maaf cakap, okey? Okey madam. Sebelum kita nak berehat, kita ada lagi saya nak tanya ni, okey? Satu je sebelum saya nak berehat ni. Madam juga pernah terlibat, orang kata sampai sekarang bila sebut pasal grooming tadi kan. Madam sendiri memang dekat, orang kata Miatek aja grooming. Dan madam dekat luar dulu pernah terlibat dengan kos bersama MAC Mac dengan Estee Lauder kan. Sejauh mana grooming ni atau penampilan ni madam memberi keyakinan orang kata kepada at least kru-kru yang bekerja ni lah kan. Dia macam ni tau Zat. Tapi sebelum tu nak tanya macam mana tiba-tiba dapat Mac dengan Estee Lauder tu? Tak tahu offer Zat. Mungkin dia tengok penampilan kita kerja, bos lah, brand international masa tu dekat mana tak ingat lah Zat, tahun bila. Mungkin bos kita lah, dia tengok siapa yang boleh, siapa yang layak. Dia tapis banyak Zat, 15 orang, tapi tapisnya untuk 2 orang je. Nak ambil 2 orang je? 2 orang je. Tapi tu 15 orang. Saya tak mengharap sangat Zat. Saya tak mengharap, kalau ada rezeki ada, tak ada tak dah, apa. Kita humble, kita tahu. Ya, kita tahu banyak lagi saingan kita kan. Rupanya ada cabin crew juga masa tu. Ada cabin crew, ada customer service, passenger handling. So bagi saya kan Zat, saya sangat bangga lah. Saya sangat bangga. Mestilah bangga. Bangga gila Zat. Satu set not rumah, bilik dia memang set makeup. Dari situ kita tahu macam mana step dia. Kita dah tahu step. Tapi apabila kita dapat kursusnya ni, rupanya ada lagi step yang kita tak tahu. Detail. Start situlah saya menacap lah kerjanya. Dia ada ikut peraturan dia. Dan nampak lagi
gah lah lepas tu. Time tu masih berimat dengan Malaysia Airlines. lepas tu bila habis je orang kata course dengan Mac dengan Estee Lauder Dah tu, tu, ha. Mac tu mak aku cantik kan. Ha, ha. Kan? Mak aku cantik. Lepas tu macam mana nak apply pula kepada anak-anak buah ni kan, nak bagi tahu apa input yang dapat tu kan. Okey. Ha. Yalah, brain tu memang yang ni lah kan. Yang gah tapi bagi saya lah kan Zat, bagi saya yang mengajar dekat MyTech ni, pakai yang biasa-biasa je, murmur je. Ya. Elianto tu murah. Betul. Beli kat TikTok tu. Asalkan Janjikan sesuai dengan warna kulit lah kan. Ya, betul. Tak payah nak, kalau ada rezeki lebih, yes, belilah maybe you boleh. Tapi kalau nak permulaan ni, step by step ni, beli yang murmur je. Murmur je. Murmur. Kalau duit belilah. Jen tu apa? Murmur. Kalau duit lebih belilah mak aku cantik tu. Mak aku cantik tu. Banyak set kat rumah tak pernah. Kan. Tapi itulah penting benda grooming ni. Sebab Grooming dia automatik memang bagi orang kita impact yang kau rasa confident bila confident, dah yes. touch up tu. Very confident Zat. Pergi kat kerja je grooming, confidentnya. Cantiknya. Apabila orang puji cantiknya, bangga tak Zat? Of course lah. Wanginya. Wow punya aku ni. Cantik aku ni. Tapi tak tahu kat rumah. Kat rumah tak apa, orang tak nampak. Ya. Waktu bekerja. Pakai kelawar. Kat rumah tu kau pakai baju kelawar ke, kain batik ke, baju kurung kedah lantak kau. Tapi kat rumah pun saya grooming Jad. Ya. Saya pakai skincare, yalah skincare tu skincare tu wajib lah kan. Tapi masih menjaga penampilan tu. Masih. Tapi very important thing, bila bekerja, yes. Yes, Bila wajib. kau di bahagian front line ke apa, wajib grooming. Yes, betul. Wajib sangat. Benda tu memang orang kata Ada key lah. point kat situ. Point kat situ kan. Kalau tak grooming madam, Delay kalau tak grooming. Lagilah marah passenger. Dah lah muka apa. Delay ni Zat, daripada pagi kadang-kadang sampai ke soalan pagi. Menajap je kerjanya. Saya pernah Zat ya. Saya pernah ya. Saya nak kongsi sikit ya Zat. boleh. Sebelum kita nak berehat, kita dengar ke? Sekejap. Masa tu kerja pukul 4 petang. Pukul 4 petang kolap, suruh datang awal sebab ada kapal delay, kapal Airbus. Okey. Baliknya keesokan petang. Arrange passenger pergi hotel, pergi makan, 246 passenger. Masa tu ada Airbus 380 400 lebih rindunya punya pesawat gah tu. Airbus 380 400 lebih kan. Ya. Berapa banyak hotel nak agihkan sampai ke next petang baru saya balik. Itulah kesan. Okey, sebelum kita nak share pasal Airbus 380 ni, kita rehat seketika, okey? Kita rehat dulu, nak minum-minum ke apa kan, okey? Ingat, anda stay tune dengan podcast Chit-Chat Aviation Career Malaysia. Next Gen Expert #belajar terus kerja. Think Aviation, Think MyTech. Kita berjumpa selepas ini. Bye-bye. Aku masih menunggu bila rindu ini masih milikmu. Cukup ke syarat SPM anda untuk sambung belajar dalam bidang penerbangan? Ini syarat mudah untuk sertai Diploma MQA di Aviation Career Malaysia. Yang pertama adalah lulus SPM. Yang kedua bagi Diploma in Aircraft Maintenance Technology dan juga Diploma in Air Sheet Metal Repair Technology. Anda perlu kredit dalam matematik dan satu lagi kredit mata pelajaran teknikal serta lulus dalam bahasa Inggeris. Bagi Diploma in Air Cargo Management dan Diploma in Airport Operation Management, hanya lulus SPM sudah memadai. Jangan lepaskan peluang ini, klik link di bio untuk mendaftar. Kickstart your career with Aviation Career Malaysia. Hai, kembali semula di podcast Chit-Chat Aviation Career Malaysia. Next Gen Expert #belajar terus kerja. Think Aviation, Think MyTech. Okay madam, tadi kita dah cerita yang pasal pesawat delay, and then madam pernah handle satu kes iaitu masa tu masih ada Airbus 380 atau kita panggil 330 lah, okay? Yang mana kalau kita tahu ini orang kata paling gah, aircraft paling gah kan. Banyak airlines sekarang ni dah tak ambil dah sebab ialah kita tahu dengan cost, high maintenance, everything semua kan. Tapi kita dah nak cerita yang pasal maintenance ke apa. Tapi kita nak tanya pengalaman madam. Ialah bila talking about aircraft paling besar ni kan, lagi orang kata bapak segala aircraft ni dulu kan, ramai passenger ramai kan.
Macam mana Inilah madam bagi tahu tak balik masuk petang tu esok tu baru balik nak handle kan. Dan saya dengar madam pernah dapat award lagi. Okey, madam boleh share sikit madam. Kan. Korek-korek lah, nak korek nak tahu kan. Korek lah pula ya, gosip. Hantang gosip Azad ni. Ya. Okay, Airbus 380 ni total passenger 400 lebih, 430 lebih. Sebab dia 2 tingkat. Dia 2 tingkat betul. Dia 2 tingkat. Dan kapal tu gemuk. Ya. Kita panggil kapal gemuk sebab Airbus kan. Airbus maksudnya kapal. 430 lebih. Staff dia kalau nak tahu, saya bermula daripada staff dulu Duty manager kena ada. Ya. Supervisor kena ada. Staff dia 4 kat bawah, 2 kat atas. Kan dia 2 tingkat kan. Okay, handle passenger tu memang sangat penat. Biasanya buka gate 2 jam setengah sebelum depart. 2 jam setengah sebelum depart. Kalau yang standard biasanya? Standardnya 1 jam 1 setengah. jam. Dia tambah lagi 1 jam Kalau boleh up 3 jam just nice. Wow. Tapi ada flight lain kan kita betul. tak boleh nak ni. Okay, flight delay. MH2 tak silap saya. Flight tu okey, 400 lebih okey. Rupanya teknikal. Isunya teknikal. Tak isu lain pun teknikal. Okey. Dalam masa yang sama Zat, ya Allah Zat, 400 lebih. Bayangkan daripada rumah pun kena collab datang kerja. Delay team yang delay team. Masa tu madam dalam delay team kan? Masa tu saya masih dekat delay team. Okey. Macam mana nak handle? 400 lebih, satu bas ada 44 orang. Ya, betul. Berapa trip nak pergi? Dan berapa hotel? Hotel ni Zat, yes. Memang dia bagi 5 star. Tapi tak boleh sumbat dalam satu hotel. Dia tak boleh sumbat dalam satu hotel. Okey. Okey ni hotel ni. Marriott Hotel. Ni Subanjaya Hotel. Tapi make sure hotel tu 5 star. 5 star. Dan hotel tu adalah selected hotel untuk Malaysia Airlines. Masa tu saya Malaysia Airlines lah. Okey, Marriott Hotel berapa orang nak hantar? Yang nak tukar flight lagi. Nak handle mesti ada yang nak tukar. Nak tukar flight. Boleh pergi airline lain. Boleh pergi. Tapi cuma kena ada, dia tak bayar Zat. Dia kena ada orang kata apa? One World ni. One World. Yes. One World punya logo tu. Dia kena ada share partner. Bermakna kalau Malaysia lain kau boleh pergi KT ke Qatar ke Emirates ke. Ya, betul. Kena ada One World punya yang tu. Okey, mana yang nak tukar flight lagi? Mana yang tapi nak tukar flight pun dia check available flight lagi. Kalau ada baru boleh. Transport counter yang dekat satellite tu Zat, hujung ke hujung penuh dengan staff. Itu baru permulaan. Mana yang nak tukar flight, mana yang nak pergi hotel, mana yang beranak hilang. Dugaan kat situ Zat. Nak jadikan cerita creeping delay next petang. Allah. Awak rasa passenger marah tak Zat? Marahlah. Saya yang delay 15 minit pun dah marah. Sebab apa marah Zat? Sebab London tu adalah transit flight. KL London, London Dubai. Ya, betul. KL London, London adalah sektor-sektor ya, betul. dia adalah transit normally flight. London tu dia buat transit flight. Yes. Apabila transit flight, orang yang marah lah yang nak transit tu. Kalau nak pergi London tu tak apalah. Yang transit tu marah. Sebab dia dah book tiket lagi satu untuk ke ni. Yes. Lepas tu kena agihkan Zat pula. Okey, awak jaga kaunter hotel, awak jaga kaunter yang nak tukar. Awak pula jaga yang apa orang kata yang budak-budak yang ada kanak-kanak kita utamakan dulu. Orang tua kanak-kanak utamakan. Yang nak lapar tiba-tiba menangis lapar lah apa kan. Lepas tu dalam masa yang sama nak adjust tu kita bagilah refreshment, air, kek. Biasanya fruit cake tu ataupun kacang. Sedap fruit cake tu. Sedap. Ada lagi Zat. Okey, sekarang coklat moist. Sedap juga. Okey. Kita pernah rasa. Kacang sedap tak Zat? Kacang. Okey. Kejap lagi sebab kacang tu kalau saya naik flight sampai sekarang kru mesti bagi lebih. Tiba. Okey, lepas tu Zat, dalam masa yang sama kita tak ada masa kita tak tengok masa dah pukul berapa. Sebenarnya dah call dah. Tak apa. Itu lain cerita. Saya kata delay. So dia takkan kacau. Dia sangat memahami. Okey. Lepas tu tengok-tengok dah 3 pagi. 3 pagi nak uruskan bas. Ya. Berapa puluh bas nak? Berapa trip tu madam? Tak tahu. Satu bas 44. Dah dapat atau lebih kan? 44. Satu bas 44. Jangan tersalah hantar hotel. Bas ni pergi Marriott. Bas ni pula pergi Subang. Bermakna kena sediakan 10 bas time tu. Lebih. Okey, nak jadikan cerita creeping delay. Sebagai staff kita pun duduk kat hotel. Nak jaga. Sebab kita akan buka kaunter kat hotel.
kita akan takut passenger yang tanya, apa semua tanya kan. Kita akan buka dan kita akan menginap kat sana lah. Okey, dalam masa yang sama tu Zat, memang tak fikir apa dah. Rupanya ada anugerah untuk kita orang. Masya Allah. Anugerah wow daripada Kapten Wow. Ilham. Wow. Anugerah wow tu berprestis lah. Ya, betul. Kalau kat airline. Betul. So dalam tim kami ni, kami dapat anugerah daripada ni lah, Malaysia Airline, handover by Kapten Ilham lah. Sebab time tu yang saya tahulah, walaupun ada komplain tapi benda tu semua orang kata dapat diuruskan. Ya. Kan. Memang maki hamun memang Itu wajib. standard. Serabut Ya. sini semua otak rasa penuh Zab. Otak serius penuh. Yang lagi yang staff pula nak jaga mental juga, Ya. emosi ni. Dah sabar. Ya sabar. Ini menyelit. Tapi so far itulah pengalaman yang paling. Itu Madam bila sebut pasal pengalaman, sebenarnya saya nak tanya lagi ni. Dia bukan setakat Madam ni ada pengalaman tu kita tahu Madam. Okey, ini mungkin lebih deep sedikit lah Madam Okey, kita tahu kejadian yang menimpa waktu dulu. Okey, kalau kita nak cakap bukan Malaysia saja, rakyat Malaysia, seluruh dunia Madam. Kita walaupun tak ada saudara kat situ, kita rasa terkesan, ya Allah. Benda yang tak pernah selalu kalau kita sebut pasal kapal crash ke apa ni semua, yes, itu adalah benda yang kita tak minta. Betul. Kan, tak pernah terlintas pun. Walaupun kita sendiri fly ke apa kan Madam, selalu berdoa, ya Allah, semoga destinasi kita nak pergi ni selamat sampai, pergi dan balik kan Madam kan. Betul. Madam sendiri pernah terlibat, merupakan salah seorang orang kata yang terbabit menguruskan waris-waris ni kan, pengalaman mengendalikan flight crisis ni seperti MH370, MH17. Dari sudut seorang yang handle customer service ni Madam kan, cabaran tu of course kita ni menghadapi, waris datang dengan emosi yang menangis. Kita tak boleh menangis sebab kita tengah handle kan Madam kan. Kita lagilah orang kata jadi sebahagian yang berhadapan untuk orang yang bertanya, waris-waris ni bertanya ni kan. Cabaran emosi ni Madam, nak tunjukkan sikap profesional ni. Apa yang perlu dihadapi sebagai petugas di barisan hadapan ni ketika situasi sukar ini yang orang kata betul menjentik seluruh dunia ni kan. Ya Allah Zat, saya ni Zat, kalau cerita pasal 37 mesti nak sebab apa Madam? serius sebab. Walaupun dah 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun ya. 12 tahun kejadian ni, kalau berlakunya benda, sedangkan student Matek pun kalau saya ajar dia tanya, "Madam, tahu tak 370?" Saya akan jadi sebab kita berada di dalam situasi tu. Okey, kita berada dalam situasi tu. 370 ni berlaku pada 8 Mac 2014. Betul. 8 Mac 2014. Passengernya 236 passenger. Dia 777 tak silap saya. 239 passenger. Penumpang dia 227. 227 penumpang dan 12 anak kapal. Anak kapal tu kru. Anak kapal tu pilot dan cabin crew lah. Okey, total semuanya 239 passenger. Nak jadikan cerita Zat, kejadian berlaku selepas 40 minit ya, berlepas daripada KLIA. Benda selepas take off 40 minit. So hilang daripada radar. Allah. So nak jadikan cerita, kita pun tak tahu apa yang berlaku, betul tak? Apa yang berlaku. So kita kena set mind dulu. Mindset dulu. Apa passenger akan tanya? Masa dapat info lepas hilang daripada radar 40 minit tu kan. Apa tindakan pertama daripada bahagian passenger? Semualah. Semua mainkan peranan Zat. Daripada OCC, daripada semualah mainkan peranan. Pertama, kalau tak ada info jangan bagi. Kalau tak ada info, so just jangan kongsi apa-apa dulu. Satu lagi Zat, wartawan. Wartawan ni dia dah tunggu dekat airport. Apabila yang baru info MAS tu bukan kebaya, dia akan tahan. Dia akan tahan. Tanya, dia orang tanya. Dia akan tahan tanya. So kita ada laluan khas untuk staff lah. So tak berjumpa dengan wartawan. Dekat situ Zat, dia bukan apa tau. Kita tak tahu info. Kita tak ada info. Kita tak boleh bagi sebarang info. Dan kita dilatih jangan nak memandai-mandai. Ya, betul. So kita kena jaga kita punya
apa orang kata, kita punya airline lah. Airlines, nama company lah. Company Kalau lah. nak tanya dia ada Dia source ada dia ada dia punya ni. tempat dia. Kita hanya jaga next of kin dia. Next of kin ni adalah family dia yang ada dalam pesawat tu. Waris ada dia. waris dia. Name list panjang. Ada tak pesawat mana ini. So apabila maki hamun confirm ada. Ya, betul. Menangis confirm ada. Betul. Tapi tak tahu nak buat apa. Tak tahu. Tak, kita hanya ada satu orang kata satu counter untuk lebih lanjut. Kita sebagai ground Dia staff macam ni handle information passenger counter je. kat sebelah situ. So lepas kejadian tu tak habis lagi Zat. Tak habis lagi. So kita kena walaupun dia berjalan pergi mana-mana tengok Malaysia Airlines, ada yang ludah Zat. Pui Malaysia Airlines mana kapal hilang Sampai mana. macam tu. Kita memang moral down. Saya memang moral down. Adik ipar saya rem. Ya, saya kerja ni. Adik ipar saya rem. Husband saya catering. Bapa mentua saya catering. Anak saya passenger handling. Okay. Kami ni bekerja, satu lagi audisi, flight op makcik. Kami 6 walaupun kerja satu airline tetap zip mulut. Bila benda tu tensi, madam. Very sensitive sampai sekarang. Walaupun you dengar mana-mana kan, still kita Bila. tak tahu nak cakap apa. Tapi macam mana keadaan tu, madam, nak bila berhadapan dengan waris-waris ni kan, dengan emosi yang tak stabil kan? Saya pun join nangis sebab kita pun manusia Ya, kan. betul. Kita manusia, ya ada yang menangis, ada, tapi kita kontrol lah. Tapi tak boleh nak buat apa Zat. Kita just nanti kita selidik dulu, tinggalkan contact number. Kita akan urusan semua. Ada yang bergerak, ada yang tak gerak, duduk situ. Dekat mana tahu, dekat atas. Level 5 tu. Bukan not Dekat level Anjung. 5, dekat Anjung Tinjau. Anjung Tinjau tu. Dekat Anjung Tinjau tu. Tak boleh nak buat apa. So tukar shift pun sama, benda yang sama. Still passenger tanya apa perkembangan. Still kita cakap kita akan tunggu. During waktu kejadian tu kan, yelah, sebab kita waktu tu tiba memang airport didatangi dengan waris kerabat yang luar biasa ramai kan. Daripada side Malaysia Airlines ni dulu, Madam pernah berimat kan. Apa orang kata sokongan, support bagi dekat, yalah, mungkin sediakan makanan ke, ada yang, yalah, kadang mak ayah orang tua datang kan, anak-anak kecil yang berharap, harapan ni suatu hari mereka akan dapat jumpa balik ibu bapa mereka ni kan. Tak ada, dia okey, moral support kena ada, tapi yang penting grooming dulu. Sebab takkan kita daripada pagi siang Kena malam cantik tak juga kena macam cantik mana kan? kena wajib. Tapi taklah sehebat sebab kita kena jaga perasaan itu image orang kan. Mana nak jaga so, perasaan. kita bagilah mineral kacang tu memang ada Zat, memang cuma bagi banyak moral support lah. Moral support walaupun dia bagi kita just moral support je, tu je yang kita boleh bagi Zat. So ada agensi-agensi datang untuk seterusnya lah, apa yang ada department lain yang macam kita punya corporate datang untuk bagi support kepada family tu. Kita sebagai passenger handling just terima apa sebab yang dia macam case tu back to back. Bila macam MH 370 lepas tu MH 17. ya, selang 4 bulan ya Zat. Selang 4 bulan Kita baru nak bernafas waktu tu. tak bernafas lagi Zat. Tak bernafas lagi. Kemudian lagi. terjadi Asyik pula kena kacau je. orang kata krisis yang kedua. Macam mana orang kata, ialah as salah seorang staff yang terlibat kan, emosi ni belum stabil, belum cukup stabil ni, tiba-tiba lagi satu accident berlaku. Betul. Macam mana tu, madam? Ya Allah. Saya dengar pun, ya Allah, tak Masa tu 2014 memang suai lah. Bukan kat suai lah, tapi kalau bahasa kasar dia lah. Kan 2000 masa kejadian tu 8 Mac. MH17 pada 17 April. Not April, Julai. 17 Julai 2004. 4 bulan selepas 370. Okey, masa tu saya kerja petang Zat. Masa tu saya kerja petang, saya ingat lagi saya buat kapal Sydney MH123. Tengah koyak boarding pass, tengok monitor staff, tiba-tiba dapat check MH17. Allah. Awak rasa awak boleh balik ke masa tu? Memang dia akan edit Satu lah. set petang tak boleh balik. Delete team kat rumah, turun. Apa perasaan? 370 ada lagi saki baki dia. Ya, masih 17 lagi. pula. 17 ni tak apa sangat sebab dia 6. Kita nampak apa yang terjadi. Berlaku. Apa yang berlaku. Okey, dalam 17 tu Zat, satu yang perasaan saya yang saya tak boleh lupa. Saya diarahkan untuk ambil untuk menjemput family ni arwah Nur Suzana, cabin crew untuk MH17.
MS17 ni total passenger dia 298 pax 777. Oh, time tu ya 777. 298 dalam tu 283 pax, 15 anak kapal. Anak kapal ni captain, cabin crew lah. So saya dapat arahan daripada bos, saya akan menjemput family Nur Suzana, cabin crew, arwah Nur Suzana, MH13 apa tak ingat, daripada Penang Cool, arrival 7.30. Saya menjemput dekat situ naik business class. Family ni naik business class. Semua ditanggung kan? Semua ditanggung. Saya menjemput bapak dia baru habis baru baik pulih stroke. Allahu Akbar. Saya panggil wheelchair. Memang stroke dia ada lagi, memang half stroke. Menangis-nangis. Masa tu Zat, yang tak bestnya bulan puasa. Sebab lagu raya ni berkumandang. Lagu raya berapa minggu lagi nak raya. Nak raya, betul. Apabila dekat airport tu lagu raya tau. Mulalah start. Lagilah sebab bawa family tu pergi ambil luggage, pergi hantar dekat hotel sama-sama depan lah, sama-sama KLIA. Handle sampailah dia ke seterusnya. Saya balik rumah dan saya handle lagi arwah Nur Suzana. Adakah family arwah tu masih berkontak dengan madam lagi? So far tak adalah, dah lama dah kan. Itulah yang MS17 ni tak rasa sangat Zat. Cuma dah tahu benda tu. Cuma kita take nama next of kin, apa semua menangis-nangis sebab bukan dia tahu airline. Tapi 37 tetap sekarang. Sampai sekarang. Macam MH370 tu kalau mungkin yang menonton semua tahu kejadian macam mana kan, sampai sekarang kita masih tertanya-tanya di manakah apa berlaku, di manakah mereka, masih bernyawa atau tidak. Ya. Kan? Kita masih letakkan harapan supaya insya-Allah kalau mereka masih ada di luar masih hidup kan, betul Allah tu kembalikan mereka kepada family mereka kan, anak-anak mereka yang menanti selama ni. Betul. Lebih dah berapa tahun madam? 12 tahun dah. 12 tahun dah. 12 tahun dah. 2020. Untuk waris-waris mungkin ini penantian yang orang kata tidak pernah berakhir. Mereka mengharapkan sesuatu keajaiban akan berlaku. Doa tu tidak pernah terputus. Belum habis kat situ Zat. Lepas 17 ni dalam masa selang berapa dia punya coffin tu semua sampai. Dia punya keranda 15 anak kapal tu. Saya ada dekat Bunga Raya masa tu Zat. Ya MH17. Ya. Coffin dia lah, dia naik dalam satu aircraft. Memang aircraft special tu untuk ke Bunga Raya. Bunga Raya. Semua ada kat situ lah. Semua tengok YouTube. Ada saya dalam YouTube kalau tak perasan. Tapi free hair lah. Itu zaman dulu masa kerja kan. Tapi itu dalam pengalaman yang memang sedih sangat. Tak boleh dilupakan kan. Coffin tu semua 15. Depan mata. Depan mata coffin. Dia turunkan satu. Allah. Satu turun menangis, satu tak boleh lah. Dengan lagunya lagi. Situ saya tak boleh lupakan. Saya berada dekat situ. Dengan cabin crew. Ya, sebab kita akan bagi perkhidmatan terakhir. Perkhidmatan terakhir. Tisu sudah. Okey madam. Itu ya, saya bila cerita sebab saya tak ada kejadian, cuma saya mengikuti orang kata berita-berita yang ada kan, kawan-kawan yang share, memang agak tersentuh lagi waris mereka ni menanti benda sesuatu yang tidak pasti hari ini kan. Tetapi kita insya-Allah sama-sama kita berdoa supaya mereka ini kalau masih orang kata masih ada di luar sana, di mana pun berada, mungkin satu hari akan kembali kepada keluarga mereka kan? Okey madam, kita tarik nafas sekejap sebab terlalu saya rasa macam sampai sekarang terpahat. Ya, terpahat. Tutup pintu aircraft, jumpa cabin crew, salam. Itulah 370 kan. Madam, mungkin daripada kejadian seperti MH tu kan, MH30, MH17 tu, itu mematangkan seseorang dalam bekerja dalam industri, lagi industri aviation ni kan. Insiden-insiden yang tidak dilupakan, pengajaran terbesar lah daripada situasi tersebut. Apa yang mungkin madam dapat lah, okay? Mungkin bersama madam kru-kru ni ada pengajaran. Pengajaran tu taklah sangat, tapi experience tu. Mungkin dia pengalaman. Zat, belum tu Zat. Boleh tak saya cerita satu experience saya yang tak boleh lupa sampai sekarang? Okey, boleh madam. Boleh, kita nak dengar. Yang mana pula tu? Yang selepas 370 ni Zat. Saya ada satu experience yang sangat tak boleh lupakan sampai sekarang. Apakah dia? Okey. Kejadian dia selang 2 minggu tak silap. 2 minggu selepas 370. So kita punya perasaan still
orang kata yesterday, Tak stable tak stable. Lepas tu ekonomi pun down. Passenger pun tak ramai naik flight. Ya, betul. Okey, kita terimalah hakikat tu. Betul. Pada satu hari tu Zat, saya tak ingat dalam 2 minggu atau 3 minggu selepas kejadian 370. Flight tu saya ingat Zat sebab saya buat report MH786 Cool Bangkok. Okey. Dia Boeing je. Dia Boeing kapal kecil je. Boeing 737. 737. 737-800. 737-800. Kapal tu kecil, tak penuh pun, half je. Dalam tu departure 5:30 petang. Saya ingat lagi masa tu safety sangat ketat. Ya. Body check, semua buka baju Ya, lelaki, baru semua lepas buka insiden baju, kejadian macam tu kan? buka tali pinggang, cek tali pinggang semua tu. Terjadinya satu insiden ni yang kita tak fikir pun, yang membuat saya berada dekat IPD Sepang Allah. sampai 3 pagi. Bendanya berlaku 5:30 petang. Apakah kejadian? Nak tahu cerita tu? Tak tahu cerita tu? Mestilah. Saya tertunggu ni. Apakah yang menyebabkan Madam berada di IPD sampai pukul 3 pagi tu? Kecoh lah. Kepo. Tak boleh ni. Kena tahu ni. Ya, kisah dia macam ni Zat. Ha. Apabila buat safety check, MAB akan buat safety check. Ya, betul. Kapal tu kan international. Ya. Dia setiap gelang jam Semua cabut. Okey, dapat satu passenger ni. Passenger Malaysia. Tak nak beritahu lah Okey. negara mana. Malaysia lah. Tadi dia cakap Malaysia dah. Malaysia. Okey, Malaysia. Okey. Okey. Dia bagi tahu. Cik, itu ke pesawat? Dia kata dekat MHB. Cik, itu ke pesawat? Kan kita boleh tengok kat bawah Zat, kita kat atas. Nampak kan, daripada nampak. Itu ke Malaysia, flight yang nak pergi Bangkok? Dia kata tu. Sebab saya dekat situ. MHB tu. Yes. Ya cik, itulah flight. Kecilnya dia kata. Kecilnya. Hati saya dah berdebar-debar ni. Sebab apa? Saya tahu ada benda yang dia akan nak sampaikan. Tak apa, saya cakap dengan member, kita maintain. Betul ke ni? Cuba tanya Kapten, cukup tak minyak? Tahu tak? Cukup tak minyak? Cukup tak minyak? Cukup tak minyak nak pergi Bangkok. Bangkok je pun. Bangkok je. Ikutkan kalau Bangkok tu dalam 2 jam Apa setengah. reaksi MHB ni? Mesti suspek. Dia akan tengok atas bawah, ya. tapi tutup mulut. Dia Diperhati pakai, dulu. Awak dengar tak? Saya dengar tau. Awak dengar tak? Saya tanya. Ya, awak ni tak dengar. Dia pergi kat kita. Dia bagi saya boarding pass. Dia bagi boarding pass. Cik, boleh Sabtu petang cik boleh dapatkan pasport dengan boarding pass? Saya bagi. Dia tengok saya. Oh, Malaysia Airlines Habis tu awak naik apa? Tak apalah. Saya pun baca. Soalan kau pun. Okey cik, cik tunggu kat bawah. Dek, tunggu dulu. Mana flight yang pergi Bangkok tu? Saya kata, itu cik, itu yang flight pergi Bangkok. Kecilnya, cukup tak? Dia semualah cerita yang pasal klik 370 tu lah kan. Saya cakap, cik duduk dulu, nanti saya, tak apa, saya tunggu kapten. Dia tunggu kapten. Dia ada dia party of 3 tau. Seorang perempuan, dia laki. Dua laki seorang perempuan. Yang 2 ni okey. Just proceed, go. Dia macam bekerja tau Zat. Lepas tu sampai je dia tengok dia dah penat agaknya berdiri. Dia pergi duduk bawah. Dia duduk bawah pula Zat. Okey, kapten pun sampai. Kapten pun biasalah safety check semua kan. Dia terlepas pandang kapten tu dah masuk. Okeylah, masa tu boarding, saya buat boarding announcement. Okey, boarding macam biasa. Sampai di dalam aircraft, dia buat hal. Dia seat number dia 26C. Saya ingat lagi 26C. Kawan dia 26ABC. Okey. 26C. Dia tarik, dia panggil cabin crew letak dekat kompartmen. Okey, cabin crew letak. Lepas tu dia tarik baju cabin crew. Dek, betul ke aircraft ni pergi Bangkok? Yes, betul. Perempuan tu. Yes, betul cik. Cik tunggu sekejap ya. Lalu tak latah Hindi? Kenapa lalu tak lautan Hindi? Minyak cukup tak? Minyak cukup tak? Dia cakap itu 2 kali. Saya takut ni minyak tu. Ada Mak Saleh 2 orang kat depan dia pandang. Itu pun cabin crew yang cerita. Ya. Dia dah berada dekat dalam aircraft. Minyak cukup tak? Mana kapten? Awak rasa cabin crew tu nak duduk diam ke? Mesti tak. Dia terus pergi kokpit, cerita kat kapten. Dia kena report. Cerita kat kapten, cerita. Kapten keluar daripada PLB tu. Akan ada telefon dekat PLB tu. Dia call. Saya angkat. Kapten ni, tak nak sebut nama kapten tu. Kapten, yes Kap, kenapa Kap?
siapa ni? Azlin. Lin, ada tak passenger macam ni? Oh, passenger tu pakai spek beruban tua-tua tu ke Cap? Ya, dia dah tua lah, berumur 63 masa tu. Dah hidup lagi tak tahu. 63 masa tu. Ya, kenapa Cap? Datang sekejap pergi kokpit. Saya dapat agak dah, saya bawa lah apa yang penting untuk dia apa semua. Saya bawa, saya jumpa kapten. Dekat kapten dia dah merayu. Pastikan kapal tu pergi Bangkok. Jangan singgah mana-mana, dia ubut. Kapten tu suruh saya panggil security. AFSEC lah. AFSEC. First kita akan panggil security MAHB. Betul. Kita tak boleh panggil airline dulu. Betul. Apabila kita panggil MAHB punya security, baru kita panggil airline punya security. Sekejap dia sampai. 2 Pajero kat bawah, airline punya AFSEC atas. Dia tak ada buat apa. Dia keluarkan passenger. Kapten kata, saya tak nak passenger ni dalam aircraft saya. Kalau kapten, saya gurau je lah Kapten tu gurau pun tak boleh. Awak bergurau salah tempat. Ya, betul. Mana boleh? Kau Salah sebut tempat. bom pun dalam tu. Tak boleh. Sebut bahan api Ya. boleh. Tak boleh. Saya gurau, kapten ni ambil hati lah pula. Betul dia gelak-gelak. Apabila dia gelak, Psikonya. dia memang psycho. Lepas tu dia diarahkan keluar, dia tak nak keluar. Tahu tak handle yang tu? Dia masukkan tangan dia. Dia tak nak keluar. Yang kawan dia berdua ni, seorang tu dah baca paper dah. Tak layan lah. Yang perempuan tu selimut. Buat tak kenal lah. Buat tak kenal. So dia pergi sendiri. Airline punya kan ada budak besar. Ya. Dia punya ni lah, suruh dia keluar. Heret macam budak-budak yang nak mainan. Terpaksa kan? Budak yang nak mainan tu tarik sampai keluar. Maafkan saya kapten, maafkan saya nak gurau je. Tak ada. Salah tempat. Kapten tutup pintu, beg dia offload, beg dia hand carry. Nasib baik hand carry. Kompartmen kru tu ingat lagi beg dia, keluarkan kompartmen. So dia proceed, dah kena bawah lah. Airline dah hantar ke bawah. Ingatkan lepas tu tak ada lah. Rupanya IPD call. Saya dengan kawan sekali sebagai saksi. 3 pagi sekat IPD Sepang. Dekat situ dia merayu. Suruh saya tarik kes. Kita tak buat kes. Kita tak open report. Ya. Tak open. Cuma yang yang open report tu adalah security. Security, betul. Dia tarik kes, dia tarik saya dekat tu. Adalah kena dekat balai tu. Dan akhir sekali baru saya dapat tahu selang beberapa hari lepas tu IO tu call. Rupanya dia sangat happy. Sangat happy sebab apa? Bertahun-tahun dia tunggu lesen helikopter untuk bawa minyak daripada Dubai. Dia dapat lesen minyak. So lumayan. So bertahun-tahun dia tunggu tu untuk dapatkan lesen tu yang dia happy sambil dia tak ingat perasaan orang. So moral of the Dia nak bergurau lah. Dia nak bergurau tapi salah Tapi tak kena tempat. Hmm. Kita pula baru kejadian MH3. 7 hari tahanan reman dalam, dan dia di-ban terus daripada Malaysia Airlines. Ambil kau. Itulah pengalaman saya tak boleh lupa. 3 pagi baru saya balik. Itu banyak ya. IO ni jumpa IO. Tengok IO ni jumpa. inilah orang kata 29 tahun bekerja, pengalaman dia bukan pengalaman yang orang kata setakat passenger mengamuk. Ini lain pada lain Ya. Macam Zat. Macam-macam kan madam kan. Seronok kerja airline. Ya. Itu kalau kita nak cerita pengalaman madam ni 3 hari 3 malam tak habis. Kita ambil yang mana betul-betul yang madam tak boleh lupa. Jemputlah lagi. Mungkin lepas ni kan kita tahu kan ada adalah. episod kedua dengan Madam Lin pula. Special kan. InsyaAllah kita cuba kan Madam kan. InsyaAllah, sebab banyak benda nak korek lagi Madam. Isi budi. Sekarang ni dalam situasi krisis yang macam-macam Madam kan. Macam Madam pun pernah handle macam 360 MH17 dengan lagi isu macam passenger tadi tiba-tiba kau nak fly kau buat cerita tak apa pasal kena tangkap kan. Itulah dia orang kata. Seseorang petugas aviation tu kan, orang kata bila hadapi masalah-masalah ni macam ketenangan, komunikasi, teamwork ni kan, leadership ni kan, pemantauan SOP ni macam mana orang kata dia perlu ada. Macam benda ni boleh datang ni keadaan-keadaan emosi yang tak stabil ni kan. Dia auto. Dia auto Zat. Kalau nak smooth, kalau nak buat kerja smooth, first kena fikir mindset dulu. Aku kena buat kerja, dapat gaji halal. Betul tak? Betul. Berkat. Okey, satu lagi, kita kena jaga perasaan orang. Biarlah perasaan kita kemudian. Teamwork yang paling penting adalah bersepakat kerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Apa yang penting kerjasama. Satu lagi, kalau tak puas hati cakap. Tak cakap betul. Minta Jangan pendapat simpan. cakap. Ya.
Yang best partnya Zat, apabila kita ada teamwork ni, semua smooth. Ya. Semua akan jadi smooth. Ada tak yang toksik tu? Ada Zat, mana-mana kerja kilang pun ada toxic. Ya. Kerja maintenance pun ada toxic. Put away. Kita nak kita smooth pada hari tu, hari tu je kita ni. So safety yang paling penting, safety. Ikut SOP, safety, confirm. InsyaAllah smooth je kan. Cantik lah tim tu kan. Dapat pula leader yang main peranan penting. TikTok macam mana Mulut pula. Leader ni kadang atau manager ni mulut je, sebenarnya hati baik. Ya, gitu benar ke. Kan. Sebab yelah dia tanggungjawab kita dia besar. Kerja, tanggungjawab tu. Lepas tu kemudian kita nak bergurau-gurau lah. Nak dapat makan minum sekali boleh tak ada hal. Betul. Kan. Okey madam. Inilah madam dah pengalaman kan, dah kerja dengan industri lagi dengan Malaysia Airlines lama kan bagi customer service ni. Sekarang ni di Miatek ni kan, of course kita tahu madam Lin ni merupakan seorang tenaga pengajar, lagi share pasal grooming semua kan. Di Miatek sendiri menekankan pendedahan industri dengan latihan yang kompetensi, disiplin, grooming, persediaan kerjaya kan. Pada pandangan Madam Lin kan, pelajar perlu tak mendapatkan persediaan sebelum nak masuk dalam bekerja dalam industri ni? Ni untuk yang mereka yang tak tahu apa-apa kan. Tak apa-apa ni kan. Okey, biasanya yang SPM tu zero knowledge pasal kerja, betul tak? Kerja pun ala-ala barista, ala-ala ni je. Okey, kalau nak masuk bahagian aviation ni, yes. Tak susah mana pun masuk Matek. Register bayar, masuk Matek. Dekat Matek ni kita belajar apa tau Zat? Grooming 100%. Saya akan grooming kan. Check-in counter, macam mana cara nak check-in bag, cara betul check-in bag, tengok keadaan bag, berkomunikasi, skill communication tu kan, communication, soft skill. Soft skill kan, macam mana body language kita, eye to eye contact kita, macam mana nak interview. Jawapan interview pun kita bagi Zat. Macam mana lagi? Tapi madam ialah bila di Miatek sendiri kan, ialah macam contoh benda tu kan, dia ajar juga kan, sebab kita ni ada empathy kan. Bila ada soft skill semua kan, kita kena get ready. Macam madam cakap, kita kena open. Betul. Mata eyes kita ni sentiasa tengok kan. Dekat sini pun dah diajar madam. Betul. Lagi satu, tak minat. Ya, ada yang paksaan Zat, ada yang mak bapak paksa, tapi kita minatkan dengan gaji. Betul. Kita cerita pula pasal gaji. Gaji dia overtime apa semua. Kita boleh travel free. Itu benefit yang tak tahu madam. Bila cakap pasal travel free ni kan, orang selalu nampak kalau kau jadi cabin crew pilot boleh dapat travel free. Sebenarnya madam, ground staff pun dapat. Dia ada diskaun. Ada ID90 juga kan? ID90. Berapa persen je nak pergi travel? 10% je bayar kan? Kalau Malaysia Airlines dia akan bagi F4C tiket setiap tahun. Dapat F4C. Cuma bayar airport tax dengan insurans je. Airport tax tu wajib lah. Insurans tu. Apa lagi nak? Hospitality, hospitalize. Apa lagi? Gigi 500. Buat gigi nak cantik. Diorang tak tahu benda ni madam. Kadang-kadang diorang cuma nampak basic, tapi tak tahu orang kata benefit sampingan bila dia bekerja dalam industri ni kan. Sebab ialah macam contoh Malaysia Airlines sendiri banyak lain airlines lain, tapi yang saya tahu ID90 ni kau pergilah mana-mana airlines mesti ada. Betul. Lagi satu dekat Matek ni kita belajar pasal RAM. Handle RAM. Handle macam mana handle RAM lagi. Buat marshalling. Siapa yang minat marshalling tu? Menari tu? Towing kapal. Semua diajar dekat situ. Semua diajar kan. So tak rugi pun belajar dekat Matek. Sebenarnya ialah orang kata bila belajar tu, ialah kos tu wajib lah untuk ilmu kan. Itu adalah investment awal madam. Betul. Untuk kita orang kata mengorak langkah kan bekerja dalam industri ni. Nanti apabila kita masuk aviation kita tak kosong. Kita dah ada benda tu. So kita dah ready. Benda macam ni, madam macam ni, sir ni aja macam ni. So kita dah ready apabila masuk airline. Interview pun kita dah ada semangat. Interview pun dah ajar. Apa jawapan-jawapan dia. Macam tu lah Zat. Kan. Nampak tu. Sebenarnya itulah antara knowledge yang anda akan dapat. Bukan belajar semata-mata. Kita dah ajar, orang kata surface tu nampak dah. Pasal SOP, safety, cara bercakap, kan, grooming. Bermakna anda bila pergi sesi interview tu lagi mudah. Orang kata kan. Tak ada terfikir-fikir, tak ada nak ni. Cuma 10% tu daripada diri anda lah, nak jual diri ni, nak promote ni. Nak jual diri tu masa interview tu. Itu masa tu jual dirilah. Tak adalah kita kat sebelahnya. Kita dah bagi apa yang ada. Kena pandai-pandai lah kan. Waktu short training tu dah diajar dah. Betul. Kan. Okey madam. Mungkin ini kita dah nak ujung-ujung dah madam. Macam cepat je tak puas kan. Pecah.
Nanti kita tambah lagi. Nanti kita tambah. Okey, madam. Mungkin inilah kelebihan pelajar kalau menyertai program dekat ACM MedTech ni kan, berbanding mereka yang sendiri pergi masuk industri kan, tanpa tak ada knowledge, dengan datang dengan kita yang ada latihan kompetensi dekat sini kan. Bagi pendapat madam. Bagi pendapat saya lah, saya sebenarnya tak tahu juga Zat. Tapi saya dulu sebelum masuk airline, saya pun ada join aviation ni. Sebelum saya masuk airline, saya ada ambil course sebulan. Saya tak tahu pun benda tu rupanya benda yang sama. Apabila you dah masuk dekat MyTech, apabila dah diajar daripada step by step, dalam masa 3 bulan tu Zat, macam-macam aja. RAM, handling, apa semua yang kita ajar tu akan berlaku dekat airport. Waktu kita bekerja. So apabila job scope tu dah ada, dia more kepada job scope. Job scope, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebenarnya itu persediaan awal lah, kan? Tak rugi pun Zat. Tak rugi pun. Apabila you berada dekat betul-betul aviation, you dah tahu macam ni, MHB tu apa, CAAM tu apa, semua tu kita dah diajar. Jangan sebut CAAM, madam. Minta maaf. Nanti kena marah. Okey, minta maaf Kat. Sebut CAM. Okay. Itulah. Okay. So semua dah diajar dekat situ. So dah prepare dah. Dah relax dah. Cuma masa interview tu adalah diri awak sendiri. Macam mana awak bawa interview tu, macam mana cara duduk saya dah ajar, kan? Macam mana itu adalah cara diri sendiri. Senang cerita, jual diri. Itulah awak diri sendiri. Selalu kadang dia tak confident kan dengan lagi-lagi bila orang kata nak kerja airlines ni lah English lah madam, tak pandai lah cakap kan. Kat sini lah pun dia ajar. Dekat sini English pun kita ajar. English oral. Biasanya dekat MedTech ni Sezul ataupun Sir Osman akan ajar English oral. Cara bercakap, body language, apa yang pronounce tu semua dia akan ajar dekat MedTech. So jangan risau adik-adik kat luar tu yang mana nak bekerja di industri kan, tak tahu ke mana arah. MedTech ada solusi dia, solution dia. Kami akan bantu. Daripada not expert kepada expert industri kan. Betul. Inilah dia. Okey, madam, mungkin kata-kata air nasihatlah untuk mereka yang nak mencuburi dalam bidang airlines ni kepada mereka di luar sana. Okey. Bagi saya lah, tak rugi pun nak join mana-mana aviation. Bak kata apa? Think MyTech apa? Think Aviation, Think MyTech. Aviation career ni pun banyak membantu ya, mana-mana yang minat bahagian aviation. Yang tak minat pun akan jadi minat, auto minat. Tak rugi pun belajar dengan aviation career. MyTech ataupun join aviation career. So tadi macam mana cakap, kena apa? Make sure attitude kena baik. Disiplin diri kena ada. Disiplin diri kena ada. Safety penting. Okey, itu dia kata-kata akhir daripada Madam Lin atau Madam Nur Azlin. Okey, terima kasih Madam sekali lagi di atas perkongsian yang sangat menarik, yang penuh info yang terkesan pada saya mengenai sharing tadi pengalaman Madam menguruskan orang kata waris-waris MH370, MH17 kan. Lepas tu pengalaman Madam yang tidak boleh dilupakan. Hari ini kita dapat bawa satu lagi industri pandangan daripada sudut atau perspektif yang berlainan pula kan. Selalu kita nampak cabin crew ataupun pilot, tapi ini daripada ground handling, customer service kan, bahagian orang kata first mereka yang akan jumpa passenger sebelum masuk dalam cabin crew. Ingat, bidang yang memerlukan disiplin yang tinggi, kompetensi, komunikasi, ketahanan mental dan fizikal, teamwork yang paling penting kan, sikap profesional dalam bekerja. Okay? Untuk adik-adik lepas saya SPM atau graduate, ibu bapa, mereka yang menonton, yang sedang mencari laluan kerjaya, aviation sebenarnya sangat luas atau very diversity. Yang penting jangan masuk tanpa persediaan. Kena faham industri, bina soft skill, kuasai SOP dan dapatkan latihan yang betul. Melalui ACM MedTech, pelajar bukan sahaja belajar tentang aviation tetapi dibimbing oleh untuk mereka bersedia daripada segi ilmu dan memantapkan diri. Okey, ingat, bukan sekadar sambung belajar, ini adalah langkah awal untuk membina kerjaya dalam industri penerbangan. Podcast Chit-Chat Aviation Career Malaysia, Next Gen Expert Hashtag Belajar Terus Kerja, Think Aviation, Think MedTech. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum daripada saya Aizat Malik dan panel kita Madam Lin. Terima kasih, bye-bye.